Gadis ini Zai, baru berpindah ke sekolah baru. Sebaik sahaja tiba di sekolah, dia sudah berasa tempat ini dipenuhi jeritan. Di dewan sekolah, usah dikatakan lagi, tangga bergerak serba lengkap, terlalu moden. Zai bertanya kepada seorang budak lelaki tentang tempat yang perlu dituju. Apabila mengetahui ia adalah Seksyen E, seksyen tercurut, rakan di sebelahnya menunjukkan riak wajah tidak senang. Setibanya di sana, Zai baru faham mengapa Seksyen E dicemu. Melihat infrastruktur berbanding bahagian hadapan adalah seperti langit dan bumi. Di luar rusak dan terbiar, di dalam pula sangat teruk, bersepah, kotor, dan semua pelajarnya adalah penipu. Zai bertanya dengan sangat sopan tetapi seorang lelaki menjerit ke arahnya menyuruh dia pergi dari situ. Hanya menunjukkan kepadanya tempat lain. Zai ingin sahaja menyumbat lollipop itu ke dalam kerongkong budak lelaki itu tetapi status bangsanya tidak mengizinkannya berbuat demikian. Zai terpaksa mengingatkan dirinya untuk tidak mencari masalah lalu beredar. Zai meraba-raba ke dewan kuliah yang ditunjukkan oleh budak lollipop itu. Ia lebih menyerupai bilik darjah lalu memilih tempat duduk. Ketua kelas bernama Zaki datang menegur. Setelah melihat borang pendaftaran, Zaki berkata Zai telah salah tempat. Ini adalah Seksyen C. Sedar ditipu, Zai marah lalu kembali ke tempat tadi. Kali ini di dalam kelas ada guru jadi tiada siapa yang menipunya lagi. Semasa sesi pengenalan tiada siapa di dalam kelas yang berminat untuk mendengar, masing-masing sibuk dengan hal sendiri. Budak lollipop tadi ternyata adalah ketua kelas bernama Keifer. Guru itu menyuruhnya berkenalan dengan pelajar baru. Keifer menamatkan ayatnya dengan bertanya kepada Zai sama, ada dia sudah disentuh atau belum. Soalan kedua yang ditanyanya kepada Zai ialah bila dia akan meninggalkan kelas ini. Kesabaran manusia ada batasnya. Zai bertukar menjadi mulut celupa membalas. Dia berkata dia tidak boleh pergi sebelum menghantar Keifer keluar dari dunia ini. Kalau guru tidak menghalang, mereka berdua akan terus bertengkar. Semasa memilih tempat duduk, orang lain sengaja tidak membenarkannya duduk berdekatan. Apabila tiba di kelas Cikgu Santut, seluruh kelas sengaja membaling kertas ke arah Zai. Keifer malah membaling sisa gula-gula getah yang melekat pada rambut Zai. Sebaik sahaja guru selesai mengajar dan beredar, penderitaannya baru benar-benar bermula. Kumpulan Samsung ini membaling sampah ke arah Zai tanpa henti. Mujur dia sempat melarikan diri jika tidak kepalanya akan benjol. Zai turun ke kantin mencari makanan untuk mengisi perut lalu terdengar pelajar-pelajar kelas si tadi mengumpatnya. Mereka cuba memulakan perbualan tetapi Zai berbohong mengatakan kelas I melayannya dengan sangat baik membuatkan mereka ternganga tidak percaya. Zai mencari alasan untuk pergi kerana tidak mahu tinggal lebih lama. Dia kembali ke Seksyen E, mencari meja kosong untuk makan, malah belum sempat memisahkan penyepit. Rakan-rakan sekelasnya sudah meluru keluar seperti harimau kelaparan merampas makanannya. Sedang cuba menenangkan diri, seorang rakan bernama Felix datang memberitahunya agar tidak membawa apa-apa yang boleh dikunyah. Ia akan hilang dalam sekelip mata. Seksyen E tidak dibenarkan mendekati kantin. Jadi jika mereka melihat makanan, mereka akan merampasnya dengan serta-merta. Walaupun sudah diberi amaran, Zai tetap mengeluarkan pek bateri. Lalu Felix merampasnya dan melarikan diri. Dia keluar memanggil Zai untuk bertanya kabar. Dia berkata Zai boleh berpindah ke seksyen lain jika ada keperluan. Seterusnya adalah kelas Cikgu Cindy. Melihat kelas seperti sarang babi, jadi dia menyuruh mereka membersihkan dahulu. Tanpa disangka, sebaik sahaja guru pergi, seluruh kelas sudah mengambil beg dan pulang. Tinggalkan Zai seorang diri dan menyuruhnya membersihkan. Zai berasa sangat tidak berdaya, teringat akan janji untuk tidak mencari masalah. Dia mencari penyapu untuk membersihkan lalu mendapati hujung kelas penuh dengan peralatan seperti cawan dan pinggan. Zai ingin tahu melihat almari simpanan, ingin membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya tetapi Keifer meluru datang melarangnya membukanya kerana ia adalah kawasan larangan. Ditakut-takutkan olehnya, Zai tidak berani membantah lagi. Ingin menyapu kelas tetapi Keifer menyepak kakinya hingga dia terjatuh. Gerombolan kawan di luar menjerit-jerit seperti sekumpulan cimpanzi terlepas dari sangkar. Akhirnya hari itu berakhir. Ibunya pasti akan risau jadi Zai berbohong bahawa semuanya baik-baik saja. Kawan-kawan juga baik. Keesokan harinya di sekolah, Zai mencari tempat yang agak gelap dan sunyi untuk makan tengah hari. Sudah cuba mengelak tetapi masih bertemu Keifer di sana. Dia malah dengan selamba makan makanan Zai seolah-olah ia miliknya sendiri. Selepas makan dia pergi tanpa sepatah kata maaf. Sebaik sahaja tiba di kelas, Keifer memberikan Zai sekeping kertas yang menyenaraikan semua barang yang perlu dibeli oleh Zai untuk mereka. Kerana dia tidak mahu Zai berada di sana jadi dia akan melakukan apa sahaja untuk mengusirnya. Zai menyebut nama Ella menyebabkan seluruh kelas terdiam. Muka Keifer pula kelihatan sangat tidak senang. Tepat pada masa itu guru datang jadi kedua-dua mereka berhenti bergaduh. Waktu rehat tengah hari, Zai turun ke kantin mencari makanan dan bertemu Zaki. Dia mengajak Zai makan bersama tetapi Zai menolak kerana melihat rakan-rakan Zaki yang lain sedang datang. Selepas mengisi beg galasnya dengan makanan, dia kembali ke Seksyen E. Sudah cuba senyap seboleh mungkin tetapi masih dikesan oleh kumpulan pemarah ini dan tidak lama kemudian semua makanan telah dibahagikan.
Melihat itu, Kiefer berterima kasih kepada Zai kerana telah membawa makanan ke kelas semasa dia tiada, jadi dia tidak menyusahkan Zai lagi. Mendengar Felix menceritakan bahawa Zuki baru sahaja digantung sekolah kerana berani mendekati kantin. Zizi pergi mencari Kiefer untuk bertanya dengan lebih jelas. Mereka berdua perlu mengusir Zai dari sini. Menurut pengalaman Kiefer, Zai berbeza daripada yang lain. Tindakan yang lebih drastik diperlukan. Selepas tamat sekolah, Zai pulang ke rumah dan mendapati sepupu lelakinya, Angelo, sedang makan, lalu dia memberanikan diri bertanya kepadanya tentang Seksyen E di sekolah. Rupa-rupanya Seksyen E adalah tempat berkumpulnya individu-individu yang melakukan kesalahan serius. Mereka yang sentiasa menimbulkan masalah. Pada mulanya hanya ada 5-6 orang, kini jumlahnya telah meningkat dengan ketara. Sekali masuk Seksyen E, tiada jalan keluar. Mereka terpaksa tinggal di sana sehingga tamat pengajian. Angelo menasihatinya agar berkelakuan baik, mana tahu dia akan dipindahkan ke seksyen lain. Zai berasa baik-baik saja berbanding dengan perpindahan itu. Keesokan harinya di sekolah, Zai bertemu dengan sekumpulan Samsung sedang mengurut satu sama lain di tengah jalan. Ada di antara mereka yang mengenalinya sebagai rakan sekelas, tetapi Zai tidak menghiraukan dan hanya ingin lalu. Dia bergegas mengambil barang-barangnya lalu berlari mengikuti Zai untuk pergi ke sekolah bersama walaupun Zai tidak peduli. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sin, seorang yang fasih berbicara seperti mesin. Lebih mudah tetapi belajar sekelas dengan Zai kerana IQ-nya yang tinggi. Zai cuba bertanya kepadanya mengapa Seksyen E tidak dibenarkan masuk ke kantin. Dan dia hanya bersedia bercerita setelah Zai berjanji akan menyugupnya dengan makanan. Dahulu di Seksyen E ada seorang gadis bernama Ella tetapi dia sudah berpindah. Dia mempunyai hubungan yang rapat di sekolah dan merupakan kekasih Kiefer. Pernah sekali Kiefer melihat Ella di kantin sedang bermesra dengan orang lain. Kiefer menjadi cemburu dan marah lalu merosakkan segalanya. Oleh itu, Seksyen E diharamkan masuk ke kantin manakala Ella pula tidak apa-apa kerana dia mengenali pengetua. Skim juga sebabnya Kiefer membenci orang baru. Seperti yang dijanjikan, tengah hari itu Zai membeli makanan untuk Sin, menganggapnya sebagai seorang kawan rahsia. Zai masih pergi ke bilik lama untuk makan tengah hari. Secara tidak sengaja dia ternampak sepucuk surat cinta daripada Mika yang ditujukan kepada Calix. Berasa cukup tertarik, dia memasukkannya ke dalam beg galasnya dan akan membukanya untuk dibaca apabila ada masa lapang. Pada hari itu selepas tamat sekolah, Zai menjadi mangsa gurauan rakan-rakannya yang menuang gam supir pada kerusinya menyebabkan dia tidak dapat berdiri. Kiefer mengingatkan bahawa ini hanyalah permulaan. Selepas itu seluruh kelas pulang meninggalkan Zai yang menjerit-jerit. Zai terpaksa merayu-rayu sehingga Calix dan Sin bersetuju untuk tinggal dan membantu Zai melepaskan diri dari kerusi. Sin juga meminjamkan jaketnya untuk menutupi bahagian skipnya yang koyak. Berjalan di tengah-tengah padang sekolah dengan penampilan seperti itu membuat Zai berasa sangat malu. Sin menasihatinya agar berpindah dari berhadapan Kiefer tetapi dia tidak mahu. Zai juga mencari Kiefer, menanggalkan bajunya lalu melemparkannya ke muka Kiefer. Secara rasmi mencabar, tidak takut sesiapa pun. Ketika sedang marah, dia memaki hamun dengan kuat. Otaknya bekerja lebih cepat, tetapi apabila tenang semula, Zai berasa tidak selesa. Tiba-tiba sahaja mencabar dan kini tidak tahu bagaimana hendak berhadapan dengan Kiefer. Zai dibawa pulang oleh Sin sehingga ke pintu pagar rumahnya. Apabila Zai masuk ke dapur, dia melihat semua orang sedang bersiap untuk makan malam. Hari ini Azi, seorang lagi sepupunya, juga ada di rumah. Makcik Zai memutuskan untuk membenarkan Azi menghantar Zai ke sekolah setiap hari tetapi Azi nampak kurang gembira. Sebab kedua-dua beradik itu sedang merajuk antara satu sama lain dan Azi pula tidak mahu mendengar penjelasan Zai. Apabila tiba di kelas, Zai masih dirampas makanannya seperti biasa. Hari ini Kiefer malah memberikannya tugas untuk membeli makanan ringan untuk kelas. Anehnya, dia juga memberikan wang kepada Zai. Kerana terpaksa, Zai terpaksa bersetuju. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu Azi dan kekasihnya berjalan bersama. Azi tahu apa yang sedang berlaku kepada Zai dan menyuruhnya memulangkan makanan itu tetapi Zai tidak dapat. Seperti kata pepatah, lari adalah jalan terbaik. Dia membawa makanan itu kembali dan meletakkannya di meja Kiefer. Ada seorang kawan lelaki yang mengajak dia duduk makan bersama membuatkan Zai terkejut. Malah orang lain pula bersorak memanggil nama Zai. Hanya Zuki sahaja yang tidak mahu makan dan terus pergi. Sore itu, ketika guru memanggil nama penuh Zai, Kiefer dan Zuki mengetahui bahawa dia mempunyai hubungan keluarga dengan Azi. Wajah mereka berdua serta-merta berubah pucat dan kening mereka terangkat. Selepas tamat sekolah, semua orang tiba-tiba mengubah sikap mereka, mengabaikan Zai sepenuhnya. Malah Kiefer juga tidak lagi mencari masalah dengannya. Zai berasa pelik tetapi tiada siapa yang boleh ditanya. Zai pulang ke rumah dan memberanikan diri bertanya kepada Azi tetapi dia tidak berkata apa-apa malah marah kepadanya. Sementara itu, kelas I sedang menyiasat maklumat tentang Zai. Setelah membacanya mereka terkejut kerana dia juga bukan calang-calang orang. Mempunyai sikap seperti Samsung sehingga terpaksa dipindahkan kerana bergaduh dan mencederakan orang lain. Mereka juga mendapati Ibu Azi dan Zai adalah adik-beradik tiri dari keluarga seni bela diri dengan bapa yang hilang tanpa jejak. Ibu mereka berkahwin semula beberapa kali.
Zai membesar bersama neneknya tetapi neneknya kini sakit. Jadi ibu Aziz telah mengambilnya sebagai anak angkat. Mendengar itu, Zuki mengesyaki Zai datang belajar di sini untuk mengintip kelas I kerana Aziz. Sepanjang minggu, Zai diabaikan oleh seluruh kelas. Dan pada akhir hari dia terpaksa membersihkan kelas sendirian. Malah, untuk menghalaunya pergi, Kiefer sengaja menyepahkan sampah di merata-rata tempat semasa Zai sedang mengumpulkannya. Seperti Kiefer, Zai juga berasa geram lalu menendang tong sampah dan menyepahkan isinya ke merata-rata tempat. Zuki bergegas masuk untuk menghalang tetapi Kiefer dan Zai masih bertengkar sengit. Tiada siapa yang mahu mengalah. Zuki menarik Kiefer ke tepi dan menasihatinya agar bertenang kerana dia beranggapan Zai dihantar oleh Aziz untuk mencari masalah dengan mereka. Selepas itu, Zuki menyuruh Kiefer membantu Zai membersihkan kelas meskipun kedua-duanya tidak berpuas hati. Tadi Zuki ada menyebut nama David. Jadi Zai bertanya kepada Kiefer siapa orang itu. Rupa-rupanya David adalah ketua kelas pertama Section E. Zai bertanya lebih lanjut tetapi dia tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya di sekolah, Zai melihat Sin lalu melompat turun dari kereta. Beberapa hari ini Sin tidak datang ke kelas. Mukanya lebam-lebam. Zai hairan kerana diabaikan oleh seluruh kelas apabila mereka mengetahui dia adalah sepupu Aziz. Sin juga mengalami perkara yang sama tetapi Sin menyuruhnya jangan risau. Dia akan berpura-pura tidak tahu sahaja. Apabila tiba di kelas, ada dua orang sedang berinteraksi dalam seni bela diri. Sin mengenali salah seorang daripada mereka sebagai David. Zai cuba menghalang dua orang itu tetapi mereka tidak mendengar. Jadi dia mengambil kerusi dan memukul kedua-duanya. Rupa-rupanya David dan Kiefer bertarung untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas baru. Kelas I istimewa, jadi cara pemilihan juga harus unik. Waktu makan tengah hari, Zai dan Sin pergi ke kantin. Sesiapa yang tidak berdisiplin akan diharamkan masuk. Kedua-dua mereka bertemu Zaki. Dia menawarkan diri untuk membeli makanan. Zai merasakan ada sesuatu antara Zaki dan Sin yang menyebabkan Zaki membenci Sin sebegitu rupa. Setelah didesak, Sin akhirnya menceritakan bahawa dia pernah mencium Zaki. Kemudian dia ditumbuk oleh Zaki sehingga rahangnya sakit. Setelah kenyang, kedua-dua sahabat itu kembali untuk mengintai pemilihan ketua kelas. Pada mulanya Zai merasakan ia sangat pelik tetapi kemudian dia terikut sama. Malah turut serta bertarung memberikan satu undi kepada David. Peraturannya sangat mudah. Siapa yang bertahan hingga akhir akan menjadi ketua kelas seterusnya. Dengan bahu berututnya yang tegap, Kiefer memukul David sehingga rebah dan pening. Akhirnya Kiefer menang dan seluruh kelas bersorak. Hanya Zai sahaja yang berlari untuk melihat sama ada David masih bernafas atau tidak. David berlagak sombong tidak mahu menerima bantuan tetapi Zai terlalu bersemangat. Dia terpaksa membiarkan Zai memimpinnya pergi dari situ. Keesokan harinya, Zai membawa makanan untuk dirinya dan Sin. David lapar, jadi dia memberikan bahagiannya kepada David. Selepas itu mereka ada kelas pendidikan jasmani. Seluruh kelas menukar pakaian di dalam kelas tanpa rasa malu terhadap Zai. Tiba-tiba perhatian Zai tertarik pada badan Kiefer yang berotot. Kiefer membuat Zai terpukau sehingga Sin memanggilnya untuk menyedarkannya. Zai menutup matanya rapat-rapat dan berjalan keluar dari kelas lalu terlanggar Zuki menyebabkan mukanya merona merah dengan cepat seperti angin. Kelas I sedang melakukan regangan badan apabila kumpulan Aziz datang untuk menonton. Aziz dan kekasihnya malah sengaja menunjukkan kemesraan. Perkara utama di sini ialah kekasih Aziz adalah Ella. Akhirnya Zai faham permusuhan antara kelas I dan sepupunya. Kiefer melihat bekas kekasihnya dan bekas teman wanitanya bermesra lalu mengalihkan kemarahannya kepada Zai. Walaupun seluruh kelas membaling bola ke arahnya tanpa belas kasihan, Kiefer mengambil seluruh tenaganya dan memukul bola tepat ke muka Zai sehingga hidungnya berdarah. Aziz yang melihatnya segera berlari untuk menyokong adiknya. Zai melihat tangannya penuh dengan darah. Fobia Zai datang menyebabkan dia menangis dan meronta-ronta. Aziz menenangkan Zai dan setelah dipujuk barulah dia tenang. Zai terbaring lemah di rumah selama seminggu selepas kejadian itu. Perasaan tidak dibuli itu membuatkan Zai berasa tenang. Jadi dia meminta izin daripada makciknya untuk tidak ke sekolah. Zai tidak mahu menggunakan kekerasan fizikal untuk mengubah cara hidupnya dan menyelesaikan masalah. Tetapi masalah tetap datang. Makciknya menasihati Zai bahawa ada banyak cara untuk melawan rakan-rakan yang nakal. Tetapi jika perlu menggunakan kekerasan, lakukanlah, asalkan tidak terlalu kerap. Dengan kata-kata makciknya itu, Zai kembali bersemangat untuk ke sekolah. Pada sebelah petang Zai keluar membeli sedikit barang. Tiada siapa sangka dia dikelilingi oleh sekumpulan rakan sekelas yang mengusiknya sehingga dia jatuh ke dalam pelukan Kiefer. Semua orang membawa Zai ke kedai minuman. Ini kedai kawan mereka bernama Kid. Kiefer cuba menyentuh luka di hidungnya menyebabkan Zai menjerit kesakitan. Melihatnya terlalu bising. Kiefer menarik mukanya dekat lalu perlahan-lahan menampal plaster untuk membantunya. Pemuda itu juga meminta maaf dengan secawan aiskrim sejuk kerana kelemahan perempuan selalunya adalah makanan yang sedap. Sejurus kembali ke sekolah, Zai mengingatkan dirinya untuk menjauhi masalah dan hanya boleh bertindak balas apabila diprovokasi terlebih dahulu.
Zai bertemu Sin lalu bertanya kepadanya mengapa kelas takut kepada Kiefer sebegitu rupa. Dia berkata kerana Kiefer tinggi dan besar, kelihatan menakutkan dan juga dia sering membantu orang lain. Perut Zai meragam jadi dia berlari ke tandas dahulu. Kebetulan ada sekumpulan pelajar perempuan masuk dan mereka pula mengumpat, jadi Zai duduk dan menguping. Disebabkan itu, dia tahu bahawa Ella tidak begitu disukai orang lain kerana sikapnya yang genit. Dia menggoda dari seorang ke seorang, dari Kiefer, Zuki, kemudian Azi. Bercakap tentang Ella tidak cukup, kumpulan ini malah turut mengumpat Zai, membuatkan dia marah. Zai cuba untuk keluar, berdiri membasuh tangan berhampiran mereka, melihat mereka semua memakai gincu dan bedak tebal seperti konkrit dan Zai mengeluh tentang dirinya yang hodoh. Zai menadah air dan memercikannya kuat ke arah mereka lalu menekan butang loceng kecemasan menyebabkan Faye mengejarnya sehingga ke kelas, mencari di merata tempat. Manakala Zai pula bersembunyi di belakang David, Kiefer yang merasa tertarik segera menarik Zai berdiri. Faye dengan cepat menangkapnya dan menyeritnya keluar untuk menyelesaikan masalah. Bukan sahaja kelas E datang untuk menyintai, malah kelas A juga turut serta. Faye mendakwa dia diganggu oleh Zai di tandas, dan dia perlu mengajar Zai pelajaran kerana telah mengganggu Ratu Lebah. Tepat pada masa itu Azim muncul dan memberitahu Faye bahawa Zai adalah sepupunya, tetapi jika ada perselisihan faham, selesaikanlah sendiri. Zai yang mendengarnya berasa seram sejuk. Kasih sayang abangnya memang hangat seperti air mendidih. Sebelum memulakan perbalahan, Faye mula-mula menerangkan hierarki kepada Zai. Kelas A adalah golongan atasan, menguasai sekolah kerana apa sahaja yang mereka lakukan adalah betul, sama sekali tidak boleh disentuh. Kelas B pula sedikit rendah tetapi tidak boleh melepasi. Kelas C pula baik hati. Kelas D berstatus rendah tetapi kehidupan mereka terarah dan mereka adalah hamba kepada kelas A. Sudah tentu kelas E adalah yang paling rendah, dipandang rendah dalam semua aspek. Zai menyuruh Faye berhenti bercakap. Dari tadi bising sahaja bercakap perkara yang tidak berguna. Faye bersetuju untuk membiarkan Zai pergi jika dia bersedia untuk melutut dan meminta maaf serta mencium kasut Faye dari kelas A. Tetapi Zai tidak akan sesekali bersetuju. Dia menyuruh Faye, jika dia suka bercakap seperti itu, mengapa tidak dia menceritakan kepada semua orang apa yang dia katakan di tandas tentang Ella. Faye segera mengelak, menyalahkan kawannya bernama Mika kerana memburukan Ella, dan dia sendiri tidak berkata apa-apa. Maka, cerita beralih kepada dua kumpulan yang berlawan. Satu pihak adalah Azi, pihak yang lain adalah kelas E yang membelah Mika. Selepas bertukar-tukar kata, mereka terus berlawan secara fizikal. Faye sempat menampar Zai tetapi Zai segera membalas, terlalu marah. Faye memanggil rakan-rakannya untuk menyerbu ke arah Zai. Tanpa disangka, David menerpa dan menggunakan jaketnya untuk melindungi Zai, menganggapnya sebagai seri kerana sebelum ini dia pernah dibantu oleh Zai. Tetapi yang lebih penting, David alah kepada hama dan dibawa ke bilik rawatan. Kiefer dan Zuki juga ada di sana. Rupa-rupanya seminggu yang lalu, Kiefer melihat Aziz sangat risau tentang Zai apabila dia cedera. Jadi dia merancang untuk membalas dendam terhadap Aziz melalui Zai, dengan membuat Zai jatuh cinta padanya lalu meninggalkannya. Beginilah caranya Aziz akan menderita kerana adik perempuannya. Selain itu, apabila Zai patah hati, dia akan berpindah dari Seksyen E. Satu tindakan membunuh dua burung dengan satu batu. Mengetahui Zai akan pergi ke pusat membeli belah, Kiefer segera berlakon heru bersama rakan-rakannya untuk membantu gadis cantik itu, berpura-pura meminta maaf kepada Zai terlebih dahulu. Selepas kejadian itu, Kiefer berasa bersalah, sedikit kekok jika mengambil kesempatan terhadap gadis yang naif seperti Zai untuk membalas dendam. Yang lebih penting ialah dia tidak dapat menyakiti Zai kerana dia sendiri semakin tertarik kepadanya. Selepas itu, insiden pergaduhan tadi, Kiefer kembali berasa marah. Setelah sekian lama bergelut dengan pemikirannya, tekad Kiefer untuk membalas dendam kembali berkobar-kobar. Di dalam bilik sakit, Kiefer menolong Zai menyapu ubat pada bahagian belakang badannya yang tercedera. Perbualan mereka ketika itu agak basah sehingga Sin yang berada di luar salah sangka dan menyangka mereka sedang melakukan sesuatu. Seminggu kemudian, hari itu ada perjumpaan bulanan antara kelas. Kiefer menyuruh Zai untuk tinggal di kelas untuk menjaga barang-barang, kerana baru-baru ini dia bergaduh dengan kelas A dan tidak elok jika mereka bertembung. Zai bersetuju untuk tinggal walaupun alasan itu kedengaran tidak masuk akal tetapi meyakinkan. Tidak lama kemudian apabila semua orang kembali, mereka terkejut melihat Zai terbaring di atas lantai, manakala meja dan kerusi pula berselerak. Kiefer yang ingin tahu menyuruh kawannya untuk menyiasat dan kawannya mendapati bahawa semalam sekumpulan pelajar dari kelas didatang untuk menimbulkan masalah. Dia mungkin orang yang mengarahkan mereka untuk berbuat demikian. Pada masa ini, Zai dijadikan bahan lawak oleh beberapa lelaki. Mereka menggantung begnya tinggi-tinggi seperti bendera dan mengejeknya. Hanya selepas mendengar Zai berkata ada cuklah di dalamnya, barulah mereka menurunkannya. Zai dengan pantas merampas begnya dan berlari. Dan mereka semua berkejaran beberapa puluh pusingan. Menjelang petang, Sin yang tercungap-cungap mencari Kiefer dan memberitahunya bahawa Zai sedang menyelesaikan masalah dengan kumpulan yang mencederakannya di gimnasium.
Tepat pada masanya, Kiefer tiba dan menyelamatkan Zai daripada kala teruk. Mereka berdua bekerjasama dan membelasah kumpulan kelas D dengan teruk sehingga mereka keletihan dan berbaring di atas tanah untuk berehat. Kiefer pergi dahulu. Zai tidak dapat bangun jadi dia tinggal. Zuki dan Sin berlari untuk menyiasat. Sin pergi mencari Kiefer manakala Zuki menyuruh Zai untuk pergi dari situ. Semua orang pergi dengan pantas. Hanya tinggal Zai dan Zuki yang tinggal. Zuki mengambil jalan pintas dan Zai mengikutinya. Zai terperangkap di dalam lumpur manakala Zuki terus berjalan ke hadapan. Jadi dia menjerit dengan kuat. Zuki yang tidak berdaya hanya dapat berpatah balik untuk mendukung Zai keluar dari situ. Tetapi entah bagaimana mereka berdua hilang imbangan dan jatuh bertindih. Zai yang panik dengan tergesa-gesa meminta maaf kepada Zuki dan pergi. Apabila tiba di pintu pagar sekolah, Zai memanggil Aziz tetapi tidak berjawab. Kebetulan Zuki memandu kereta dan memberinya tumpangan. Lelaki itu juga meminjamkan jaketnya kepada Zai untuk menghangatkan badannya. Melihat Zai tertidur di dalam kereta dan jalan pulang ke rumahnya banjir, Zuki membawanya ke apartmennya terlebih dahulu. Pemuda ini tinggal di sebuah bangunan mewah. Semua orang yang ditemuinya tunduk hormat sebagai tuan. Zuki meminjamkan bilik mandi dan pakaian kepada Zai. Selepas mandi, Zai ingin tahu bagaimana pemandangan dari bilik orang kaya. Jadi dia membuka langsir tingkap. Dia terkejut kerana pemandangannya sangat cantik. Setelah bertanya, barulah dia tahu bahawa ibu bapa Zuki menguruskan perniagaan di Jepun. Tiba-tiba Zai merasakan Zuki berbeza daripada Kiefer. Dia lebih mudah didekati dan lebih mudah untuk diajak bercakap. Pujian Zai itu membuatkannya berasa malu. Datuk Zuki mahu berjumpa dengan mereka berdua. Sebaik sahaja mereka bertemu, dia menanyakan satu siri soalan dengan wajah seolah-olah mahu menelan cucunya hidup-hidup apabila melihat kehadiran Zai di rumah. Ini adalah kali pertama Zuki membawa pulang seorang kawan. Datuk Zuki mengenali abang sepupu Zai, Angelo. Jadi barulah raut wajahnya menjadi sedikit lembut. Keesokan harinya di sekolah, Kiefer ternampak Zai dan Zuki ketawa dan bergurau dengan gembira. Jadi dia bertanya kepada Zuki tentang apa yang telah berlaku. Zuki memberitahu Kiefer supaya jangan risau kerana dia tidak melakukan apa-apa yang akan menjejaskan rancangan balas dendam itu. Tiba-tiba, Zai dan Kiefer dipanggil ke bilik pengetua bersama dengan kumpulan dari kelas D. Kumpulan ini menyalahkan Kiefer sepenuhnya, mengatakan bahawa dia yang memulakannya dan Zai juga terlibat. Kedua-dua belah pihak berbalas seketika. Pengetua memarahi Kiefer dan berkata jika dia terus menimbulkan masalah, dia akan dibuang sekolah. Skim sebabnya Zuki meminta Zai untuk bertanggungjawab. Zai segera berdiri dan mengaku semua kesalahan, dan pengetua menyuruh Zai memanggil ibu bapanya untuk datang ke sekolah untuk berbincang, membuatkan muka Zai pucat lesi. Dia tidak mempunyai pilihan lain selain menelefon Angelo untuk membantunya, dan dia memarahi Zai dengan teruk. Selain Zai telah melanggar janjinya untuk tidak bergaduh, dia juga kehilangan peluang untuk berpindah ke kelas lain. Selepas memarahi, Angelo masih sangat menyayangi adik perempuannya ini. Dia ingin membawanya keluar makan tetapi ada mesyuarat tergempar jadi dia memberinya kad kredit. Dia boleh berbelanja sesuka hatinya. Jadi Zai membeli basikal agar tidak perlu lagi mengikuri Aziz. Melihat Zai membeli banyak barang dengan wang orang lain, Aziz jelas berasa tidak selesa. Zai memberitahu makciknya bahawa dia telah digantung sekolah dan makciknya tidak memarahinya. Di tempat lain, Kiefer yang juga digantung sekolah pergi mencari Zuki untuk memberitahu berita itu. Dia berasa gembira kerana Zai berisiko untuk dibuang sekolah. Selain itu, mereka juga membuktikan kesetiaan Zai kepada kelas I. Sebaik sahaja selesai bercakap, rakan-rakan mereka datang, Kiefer memutuskan untuk memberitahu mereka semua tentang rancangan balas dendamnya. Mereka mula memberi cadangan tentang bagaimana untuk membuat Zai jatuh cinta dengan Kiefer dengan idea-idea yang mengarut dan pelbagai cara mengurat yang tidak masuk akal. Jadi pada hari Zai kembali ke sekolah selepas digantung, seluruh kelas kelihatan gembira menyambutnya. Kiefer melambai tangan membuatkan Zai keliru. Semua orang berpusu-pusu untuk mendapatkan tempat duduk bagi memaksa Zai duduk berdekatan dengan Kiefer. Semasa waktu rehat, Kiefer sengaja menghalang laluan Zai supaya dia jatuh dan Kiefer menyambutnya. Wajah mereka sangat dekat. Dia tersenyum manis dan mengucapkan kata-kata menggoda. Zai berasa sangat pelik. Dia menyangka ketua kelas yang dingin itu telah menerimanya dan membenarkannya untuk kekal di zon I seperti yang lain. Dalam perjalanan pulang selepas membeli air, Zai ternampak Mika bersembunyi di belakang tong sampah. Seluruh badannya kelihatan tidak terurus dan merayu kepada Zai supaya tidak memberitahu Aji di mana dia bersembunyi. Rupa-rupanya sejak Zai dan Fai bergaduh, Mika sering menjadi mangsa buli fizikal oleh kumpulan kelas yang mengikut arahan Aji, dan tiada siapa yang tampil untuk membantu. Zai yang berasa kasihan membawanya ke tandas untuk membetulkan rambutnya dan membersihkan badannya. Kerana takut Mika akan dibelasah lagi, Zai membawanya kembali ke kelas I. Malangnya Kalix menyukai Mika jadi Zai menyuruhnya untuk menjauhi Mika terlebih dahulu. Dan tiada sesiapa dibenarkan bertanya apa-apa supaya dia dapat merawat luka Mika. Kiefer kembali dan tidak bersetuju dengan kehadiran Mika, kerana kelas diboleh datang untuk mencari masalah pada bila-bila masa. Walaupun dia membantah, Kiefer tetap cuba menggoda Zai dengan beberapa ayat.
Selepas tamat waktu sekolah, Zai menghantar Mika pulang. Dia berasa ingin tahu, jadi dia bertanya kepada Mika tentang Calix. Ternyata Mika pernah menulis surat cinta kepada Calix. Walaupun Ella telah memberi amaran, Mika tetap mengejar cinta itu. Kemudian mereka berdua menjadi pasangan kekasih, bercinta secara rahsia tanpa mendedahkannya. Tetapi kemudian Ella menghidu perkara itu. Pada masa yang sama Kiefer dan Zuki juga meluahkan perasaan kepada Ella. Ella pula menyukai Kiefer tetapi tidak mahu melukakan hati Zuki. Setelah berbual seketika, Ella menasihati Mika agar berhati-hati dengan Calix kerana dia seorang yang playboy, sering bermain kayu tiga. Sejak itu, Mika mula merasakan Calix sangat berbeza berbanding ketika mereka mula-mula bercinta. Hingga pada suatu hari, Mika menangkap Calix mencium orang lain. Mereka berdua berpisah. Mika sedang berfikir sama ada patut memberi Calix peluang lagi atau tidak. Setelah sampai di rumah, Zai merayu Aziz agar tidak membuli Mika lagi. Jika Ella tahu, semuanya akan sia-sia. Tanpa disangka, Ella telah mendengar apa yang dibualkan oleh adik-beradik sepupu itu. Dia merajuk dan pergi, menyebabkan Aziz terpaksa mengejarnya untuk menjelaskan keadaan. Keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba Ella datang mencari Zai untuk mengucapkan terima kasih kerana telah melindungi Mika. Ella juga telah memberitahu Aziz untuk berhenti membuli. Ella juga meminta Zai untuk menjaga Mika setiap kali dia tiada, terutamanya untuk tidak membiarkan Calix mendekati Mika. Ella tidak mahu dirinya terluka lagi. Zai boleh membantu dengan perkara pertama tetapi dia tidak pasti sama ada dia boleh menghalang Calix. Zai kembali ke kelas. Semua orang ingin tahu mengapa Ella datang mencarinya. Tiba-tiba Calix berlari keluar dari kelas. Semua orang tergesa-gesa mengejarnya. Rupa-rupanya Mika sedang dilamar oleh seorang budak lelaki bernama Mika di Dewan Utama. Zai takut Mika akan tertekan atau terpaksa, jadi dia menyuruh Mika berfikir masak-masak. Tetapi Mika berlari ke arahnya dan menangkapnya. Mujo Kiefer menarik mereka berdua. Calix dengan beraninya melangkah ke arah Mika dan merayu kepadanya untuk memberikannya 5 minit untuk menjelaskan segala-galanya. Mujo Mika bersetuju tetapi bukan sekarang. Orang ramai bersurai. Zai teringat bahawa dia pernah melihat surat cinta yang ditulis oleh Mika untuk Calix. Jadi dia bergegas kembali untuk mengambilnya dan menunjukkannya kepada Calix. Tetapi setelah membacanya, Calix tidak menunjukkan sebarang reaksi terkejut selain memegang kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri sebagai orang bodoh. Zai menunjukkan kepada Calix bahawa surat itu menyatakan dengan jelas bahawa Mika telah memberinya peluang. Terimalah mesej dari alam semesta. Calix segera pergi. Zai juga berasa lega kerana dia telah melakukan perkara yang baik. Tadi Kiefer berada di belakang dan mendengar segalanya. Dia takut Calix akan menyukarkan Mika jadi dia pergi bersama Zai untuk melihat dan juga untuk melindungi pasangan Mika. Kiefer menggoda Zai di mana-mana sahaja sehingga Zai terpaksa menukar topik. Hanya selepas melihat Calix berjaya, barulah Zai ketawa dengan gembira. Apabila dia berpaling dan melihat Kiefer memandangnya sambil tersenyum, dia segera melarikan diri. Ketika di dalam tandas, Zai melihat beberapa tulisan mengarut di dinding. Dia segera menambah satu ayat makian. Walaupun dia mengaku sendiri dia telah mengutuk Ella sebelum ini dan menyembunyikan telefon untuk merakam. Wah, Faye yang terperangkap berasa sangat marah. Dia memaki Ella habis-habisan. Rancangan balas dendam berjaya. Zai dengan gembira menunjukkannya kepada David dan Sin. Kedua-duanya terkejut dengan keberanian Zai. Selepas itu, Mika datang mencari Zai dan memintanya untuk memberikan sepucuk surat kepada Calix. 1 minit 30 saat kemudian surat itu berada di tangan Calix. Semua orang berkerumun untuk mendengar berita itu. Selepas membaca, Calix menangis terisak-isak dan Mika pula bermasam muka, membuatkan Zai menyangka Mika menolaknya, tetapi rupa-rupanya dia bersetuju untuk memberi Calix satu peluang lagi. Petang itu apabila pulang ke rumah, Zai menunjukkan video Faye kepada abangnya, Aziz. Aziz tahu adiknya sedang mempergunakannya untuk membalas dendam terhadap Faye jadi dia tidak memberikan sebarang reaksi. Malah dia menegaskan bahawa dia tidak akan membiarkan dirinya dipergunakan. Zai berasa sangat marah dan merajuk ke sekolah. Dalam perjalanan ada seorang lelaki bara bermata biru bertanya jalan tetapi Zai tidak tahu cara untuk memberitahu. Jadi dia menyuruhnya bertanya kepada pengawal keselamatan. Tepat pada masa itu, Zuki yang sedang memandu di belakang ternampak dan datang untuk menyiasat. Dia juga merampas basikal Zai dan pergi, meninggalkan Zai untuk menaiki keretanya ke sekolah. Zuki merasakan lelaki bara itu sangat mirip dengan Pash jadi dia memberitahu Kiefer tetapi Kiefer tidak percaya. Melihat Zai sedang berlari ke arahnya, Kiefer sengaja menghalangnya sehingga dia jatuh tersungkur. Tidak mahu kalah, Zai juga menghulurkan kakinya menyebabkan Kiefer jatuh terduduk. Dua orang ini berkejaran 80 pusingan. Kaki Zai lebih pendek jadi dia berjaya ditangkap oleh Kiefer. Secara tidak sengaja bibir mereka berdua bersentuhan di hadapan orang ramai yang terkejut dan malu. Kelas Aziz berada di sebelah jadi dia datang menarik Zai pergi. Manakala Kiefer menahannya. Kedua-dua pemuda itu bergelut merebut Zai untuk seketika. Kiefer segera menarik Zai dengan kuat dan menciumnya sekali lagi. Akibat daripada dua ciuman itu, Kiefer mendapat mata lebam akibat tumbukan padu daripada Zai. Selepas kejadian ini, fikiran Zai menjadi keliru. Dia juga tidak dapat tidur sepanjang malam kerana terlalu banyak berfikir. Pada awal pagi,
Zai demam panas tetapi hari ini ada peperiksaan jadi dia tidak boleh punting sekolah. Zaki berjumpa Zai di dalam tandas. Apabila bertanya kepadanya tentang kes Faye, Zaki secara tidak sengaja hampir membocorkan rahsia. Dia pernah ternampak Aziz dan Faye bercium pada majlis Mika. Ketika itu Aziz belum bercinta dengan Ella. Zaki juga memberitahu Zai mengapa Sin dibuang ke kelas E. Semasa tahun kedua, Sin pernah berciuman dengan Zaki. Nampaknya Faye tidak suka kerana dia juga menyukai Sin. Kedua-dua gadis itu bergaduh. Faye telah menyebarkan cerita tentang Sin, dan kemudian semua orang menuduh Sin sebagai pencuri. Reputasi Sin musnah, menyebabkan dia berpindah ke kelas E. Sekarang waktu peperiksaan sudah tiba jadi Zai kembali ke kelas. Semua orang menunggunya tentang kes ciuman itu tetapi kepalanya sakit berdenyut-denyut. Sebaik sahaja kertas soalan diedarkan, Zai terus tertidur kerana terlalu letih. Sekelip mata sahaja waktu peperiksaan sudah tamat. Dia teringat tentang ujian itu dan Kiefer telah menyerahkannya kepada guru. Keesokan harinya, guru Zai bimbang apabila markah peperiksaan diumumkan. Dia akan mendapat markah kosong di hadapan seluruh sekolah. Sin mengajaknya membuat limping kerana di dalam kelas ada kuali, air dan dapur. Sin mengajak semua orang untuk membuatnya, dan sebuah meja dengan periuk, kuali dan cerik telah disediakan. Zai bertanggungjawab untuk mencampurkan adunan dan menuang limping. Ketika sedang membuat, Kiefer datang menggodanya sehingga limping itu hangus. Pada sebelah petang, markah peperiksaan keluar. Zai tidak berani melihatnya kerana sudah tahu akan mendapat markah kosong, tetapi dia mendapat 97.8 markah. Selepas melihat markahnya, dia berjumpa dengan Sin di lobi. Dia memegang sebuah beg dan berkata ada orang yang memintanya untuk menyimpannya. Kemudian seorang kawan perempuan datang dan merampas beg itu. Zai tidak faham apa yang berlaku. Dan teman lelaki gadis itu datang dan menuduh Sin mencampurkan wang. Zai tampil membela dan bergaduh di tengah-tengah sekolah, menyebabkan semua orang teringat kembali kisah lama Sin yang mencuri. Kesabaran Zai ada hadnya. Dia hanya ingin menumbuk setiap seorang daripada mereka. Mujulazuki mengangkatnya ke atas bahu dan membawanya kembali ke kelas. Zai terus memarahi Sin kerana tidak berani melawan. Hanya mendiamkan diri dan membiarkan orang lain berfikir buruk tentang dirinya. Sin berkata bahawa dia takut tanggapan Zai terhadapnya akan menjadi buruk, jadi dia tidak berkata apa-apa. Zai meminta maaf kepada Sin kerana terlalu panas baran. Dia dan seluruh kelas percaya Sin tidak melakukan perkara buruk itu. Selepas tamat waktu sekolah, Zai menghantar Sin pulang. Mereka bertemu ibu Sin di pintu pagar tetapi dia seorang doktor yang sangat sibuk. Dia hanya sempat menyapa seketika sebelum menaiki kereta untuk pergi bekerja. Sin juga mempunyai seorang abang bernama Ken dan seorang kakak bernama Chezi. Mereka jarang berada di rumah. Beberapa hari kemudian di sekolah, Zai mendengar Kiefer berkata bahawa kecurian itu mungkin dirancang untuk menjebak Sin. Dia mahu menyiasat jadi dia mengajak Zai untuk pergi bersama. Faye dan Mika kedua-duanya mencurigakan. Mereka mempergunakan Sin untuk membalas dendam terhadap Zai. Dia rasa Aziz juga terlibat dalam hal ini. Di suatu tempat, Aziz telah mengetahui bahawa Ella berada di belakang semua itu untuk Sin. Dia juga mengaku melakukannya kerana dia membenci Zai. Kemunculan Zai membuatkan kelas I berkawan rapat dengannya. Mereka tidak pernah berbuat demikian dengan Ella walaupun Ella juga pernah belajar di kelas yang sama. Terutamanya apabila Mika tidak lagi mendengar cakap Ella seperti dahulu. Kembali ke tempat Zai dan Kiefer. Mereka pergi mencari gadis yang menuduh Sin mencuri wang. Namanya Ayemiza dan rumahnya agak jauh sehingga mereka tiba apabila hari sudah gelap. Berbual dengan normal dengan dia adalah mustahil. Kiefer menyuruh Zai untuk duduk di dalam kereta dan dia akan menguruskan semuanya. Tetapi Ayemiza masuk ke dalam rumah dan tidak keluar walaupun Kiefer menekan loceng. Zai teringat tentang ujian itu dan bertanya kepada Kiefer sama ada dia yang membantunya. Dan dia menjawab ya. Rancangan itu gagal jadi mereka pulang ke rumah masing-masing. Zai bimbang tentang Sin jadi dia pergi mencari kumpulan kelas A. Dia mengaku mengambil kesalahan itu. Mengatakan bahawa dia telah mencuri wang dan memulangkannya semula. Tanpa disangka, dia disiarkan secara langsung oleh Faye di Facebook. Semua orang dapat melihatnya tetapi Zai tidak peduli. Dia pernah mengalami keadaan yang lebih teruk daripada itu. Kiefer meminta izin untuk memadamkan video siaran langsung itu. Tetapi Zai masih dimarahi oleh abangnya kerana menimbulkan banyak masalah. Tidak lama kemudian makciknya datang tetapi Zai tidak berani berjumpa dengannya. Makcik Zai telah menonton siaran langsung itu dan memarahinya sebagai penyusah di hadapan neneknya. Zai mengumpul semua keberaniannya untuk menyapa nenek dan makciknya. Cuba untuk kelihatan baik-baik sahaja di hadapan sindiran makciknya. Zai yang berasa sedih keluar menaiki basikalnya untuk menenangkan diri. Baru sahaja memesan minuman. Meja di sebelahnya memberitahu pelayan untuk menghalau Zai keluar dari situ kerana dia seorang pencuri. Tepat pada masa itu Zai datang dan melihatnya. Dia telah membayar seluruh kedai, memberikan tip tambahan kepada pekerja itu supaya dia menghalau semua pelanggan keluar. Termasuklah meja yang menyusahkan Zai itu. Kebetulan sekali lagi, Kiefer melihat segalanya. Kiefer ingin tahu mengapa Zai membantu Sin sebegitu rupa jadi dia bertanya kepada Zai. Dan Zai menjawab bahawa dia menganggap Sin seperti adiknya sendiri dan tidak mahu dia dianiaya. Entah kenapa, Zai kini keliru dengan kecomilan Zai. Nampaknya dia mempunyai perasaan istimewa terhadap kawan ini.
Namun kerana kawannya Kiefer dan rancangan balas dendam itu, dia tidak berani membayangkan Zai terluka. Di tempat Kiefer, dia meminta Izek untuk menggodam kamera di lobi untuk membuktikan Sin tidak mencuri apa-apa. Selepas bekerja keras untuk seketika, Izek masih tidak dapat menggodam Akib itu. Kembali ke tempat Zai, mereka berdua berbual untuk seketika. Zai berasa lapar dan Zuki menghantarnya pulang. Menyangka Zuki memandu kereta, tetapi rupa-rupanya dia menunggang basikal. Dengan kemahiran menunggangnya yang licik, Zuki menyebabkan Zai jatuh sehingga lututnya melecet. Apabila sampai di rumah, Zuki mendukung Zai dari basikal dan kebetulan nenek Zai sedang berjalan-jalan. Dia meminta kebenaran untuk mendukung Zai masuk ke dalam, untuk merawat lukanya. Nenek Zai menyangka Zuki adalah teman lelaki Zai, tetapi dia memperkenalkan Zuki sebagai rakan sekelas. Suasana yang gembira itu bertukar tegang apabila Aziz tiba dan menghalau Zuki pergi. Akibatnya dia dicubit oleh neneknya kerana berani menghalau tetamu. Nenek Zai juga menjemput Zuki untuk makan malam. Zai pergi menukar pakaian terlebih dahulu. Makciknya berkata bahawa bekas teman lelakinya yang koma sudah sedar. Selepas menukar pakaian, seluruh keluarga makan malam bersama-sama, berbual dengan sangat gembira. Hanya Aziz yang berasa tidak selesa. Zuki melihat Zai tidak suka makan sayur, lalu dia menghabiskannya untuknya. Neneknya sangat gembira melihatnya. Dia mengusik pasangan muda itu sehingga mereka berdua tersipu-sipu. Selepas makan, Zai menghantar Zuki pulang. Nampaknya hubungan mereka semakin rapat. Keesokan harinya di sekolah, Zai mendengar sesuatu yang bising di dalam kelas lalu dia berlari untuk melihat. Rupa-rupanya Kiefer telah menangkap semula pasangan yang menuduh Sin itu dan membelasah mereka sehingga mereka mengaku kebenaran. Zai segera menghalang kerana ini bukan cara yang baik. I.M. Meza yang sudah terlalu letih akhirnya bersetuju untuk mengatakan kebenaran. Tetapi apabila dia ingin berkata, dia tidak berani. Jadi Kiefer sendiri bermain dengan teman lelaki I.M. Meza. Akhirnya I.M. Meza mengaku dia dipaksa untuk menuduh Sin, tetapi dia tidak boleh memberitahu siapa dalangnya. Zaki yang bersembunyi di sudut telah merakam pengakuan I.M. Meza. Zaki bersetuju untuk bekerjasama dengan kelas kerana Zai dan juga Sin. Dia tidak takut akan dibelasah oleh Aziz. Selepas itu, Izek juga menggodam Facebook Faye dan memuat naik video pengakuan itu. Kelas ini memang sangat licik. Kali ini Zai berhutang ucapan terima kasih kepada Kiefer, tetapi Zai tidak mengucapkannya. Sebaliknya dia melompat untuk memeluk Sin untuk meraihkan. Faye pula pada masa ini sangat marah dengan video itu. Ella pula risau jika kebenaran akan terbongkar. Kembali ke tempat Zai, dia berhutang kepada Kiefer dan tidak mahu mengucapkan terima kasih. Jadi Kiefer menawarkan diri untuk membalas budinya dengan makanan. Selepas itu, Zai dan Zuki makan tengah hari bersama David dan Sin. Zuki tahu makanannya telah diambil oleh Kiefer, jadi dia berkongsi sebahagian dengannya. Zai malu untuk makan, lalu Zuki menyuapkan suapan yang sangat besar kepada Zai. Keesokan harinya, Zai bertemu semula dengan lelaki barat yang bertanya arah. Dia melihat Zai berjalan kaki dan ingin memberinya tumpangan tetapi Zai menolak. Nasib baik Zuki berada di belakang, jadi Zai melompat ke dalam kereta bersamanya ke sekolah. Melihat Zai membawa beg besar penuh dengan makanan, baru diketahui bahawa di dalamnya juga terdapat bekal makan tengah hari Kiefer. Sudah letih, Kiefer belum mengusik Zai. Makanan baru sahaja masuk ke kelas sudah diserbu oleh semua orang. Tidak lama lagi akan ada festival sekolah. David diminta oleh guru untuk menerangkan kepada Zai. Selalunya festival ini berlangsung selama seminggu, terutamanya menjual makanan. Ada juga pertandingan Ratu Cantik dan Kiefer sentiasa menang setiap tahun. Mengikut pembahagian tugas, kelas I perlu bertugas malam dan sudah tentu perlu membersihkan sampah pada akhir acara. Kiefer tidak suka itu, jadi dia enggan mengambil bahagian. Zai segera melenting kerana dia belum pernah mengambil bahagian. Yang lain pula tidak mahu membersihkan sampah tetapi suka pergi ke festival, jadi mereka bergaduh dengan hebat. Menjelang tengah hari, Zai memberikan makanan kepada Kiefer lalu pergi bersama rakan-rakannya, tetapi Kiefer tidak membenarkan, malah menyuruh Felix naik ke tingkat atas memanggil kumpulan Sin turun. Dia mengumumkan bahawa mulai sekarang mereka akan makan bersama dan tiada siapa yang boleh berebut makanan lagi. Setiap orang perlu menguruskan diri sendiri. Zuki duduk berhampiran Zai. Kiefer segera menyelit di antaranya. Zuki dan Zai masih bertukar makanan seperti biasa menyebabkan seseorang di tengah-tengah sangat tidak selesa. Mika melihat rakan-rakan di belakangnya tiada apa-apa untuk dimakan. Berasa kasihan, Zai bercadang untuk memasak untuk mereka tetapi Kiefer tidak bersetuju. Ini kerana peralatan memasak di dalam kelas adalah milik Iman. Dia telah punting sekolah kerana restoran keluarganya menghadapi masalah dan dia terpaksa bekerja keras. Ibu Iman seorang yang boros dan tidak berguna. Hanya tahu meminta wang, manakala bapanya melecur semasa memasak. Zai merasakan mereka patut melawat Iman. Semua orang bersetuju. Jadi Kiefer pun terpaksa bersetuju. Jadi, selepas tamat sekolah, seluruh kumpulan terus ke restoran Iman untuk mencarinya. Zai ingin meminjam peralatan Iman,
dan dia bersetuju kerana restoran itu memerlukan pekerja. Jadi Iman akan berhenti sekolah sepenuhnya, tidak akan datang ke sekolah lagi. Oleh itu, Zai segera mendapat idea untuk tinggal dan membantu Iman sehingga restoran itu pulih dan dapat mengupah pekerja, supaya Iman akan mempunyai masa untuk bersekolah. Iman sangat gembira dengan itu, dan yang lain juga turut membantu. Setiap seorang melakukan satu tugas. Zuki menerima tugas sebagai pelayan tetapi mukanya masam. Jadi Zai menyuruhnya senyum supaya pelanggan gembira. Melihat Zai menyambut pelanggan dengan gembira, Keifer pun tanpa sedar tersenyum. Selepas itu, Zai terus memuji Zuki di hadapan Keifer. Malah membandingkan kedua-duanya membuatkan Keifer panas hati, bertukar mood bersaing. Menanggalkan baju, memakai apron lalu berjalan di antara meja mengambil pesanan. Pelanggan yang melihat tubuh badan ini pun terpaksa menjerit kegirangan. Zuki juga tidak mahu kalah, terus menanggalkan jakit luarnya. Pentas ini menjadi milik dua lelaki kacak berutut ini. Alhamdulillah, restoran itu penuh dengan pelanggan sepanjang hari. Kumpulan Zai juga banyak membantu Iman. Pernah sekali Keifer tidak sengaja menumpahkan sup panas ke tangannya. Zai dengan cemas segera mengambil peti pertolongan cemas untuknya. Perlahan-lahan menyapu ubat membuatkan Keifer berasa gembira. Dia juga merasakan kedua-dua mereka tidak lagi berasa tidak selesa antara satu sama lain seperti sebelum ini. Sebaik sahaja selesai menyapu ubat, kumpulan Aziz tiba di restoran. Suasana yang tadinya ceria tiba-tiba menjadi tegang. Kumpulan kelas A duduk di meja. Punggung mereka baru sahaja menyentuh kerusi. Mereka mula mengejek Zai dan Keifer yang miskin sehingga terpaksa bekerja sebagai pelayan. Aziz mahu mereka berdua melayaninya dan mengambil pesanan. Keifer segera memegang bahu Zai dan menyuruhnya jangan bergerak. Mereka mula memesan makanan. Keifer mencatat bil. Permintaan mereka boleh dikatakan sangat banyak. Tidak habis dicatat dalam satu pandangan. Zai melihat Aziz berdarah rendah lalu menepis tangan Keifer. Aziz mahu Zai mengulang semula pesanan mereka barulah dia membenarkan Zai pergi. Zai memberikan slip pesanan kepada Keifer manakala dia berada di kaunter melayan pelanggan. Tiba-tiba seorang pemuda bernama Kiko dari kumpulan kelas A datang mengganggu Zai. Dia memberitahu Zai bahawa dia ingin mengejar Zai tetapi belum memberitahu Aziz. Dia ingin melihat bagaimana perasaan Zai. Sedang tidak tahu apa yang perlu dilakukan, David datang bertanya kepada Zai sama ada semuanya baik-baik saja. Lebih baik Zai masuk ke dapur. Menunggu Zai masuk ke dalam, David bertanya kepada Zai mengapa Kiko ingin mengejar Zai. Semua orang datang bertanya kepada Zai apa hal ini. Zai pun tidak tahu dan dia juga tidak ada perasaan terhadap Kiko. Keifer mendengar itu lalu memberitahu semua orang dalam kumpulan itu untuk rancangan membalas dendam terhadap Aziz. Sama sekali tidak boleh membiarkan Kiko mengejar Zai. Zai agak ingin tahu mengapa David kelihatan sangat membenci Kiko lalu bertanya kepada Sin. Dia tidak begitu pasti tetapi seperti yang Sin tahu, kelas A bercakap buruk tentang Kit dan Izen. Selepas itu mereka bercakap dengan David. Tidak tahu bagaimana mereka bercakap sehingga mereka bergaduh. Apabila kelas A tiba, muka David sudah penuh dengan shizu. Manakala Kiko memegang paip besi. Ketika David masih ketua kelas, dia tidak mahu orang lain terlibat dalam masalah masing-masing, menyebabkan beberapa pihak memanggilnya pengecut yang lemah. Oleh itu, apabila Keifer menjadi ketua kelas, mereka sangat gembira kerana Keifer tidak membiarkan orang lain dibuli dengan mudah. Lewat malam, Zuki menghantar Zai pulang hingga ke hadapan rumah. Dia mengingatkan Zai agar tidak lupa pertemuan dengan kelas esok. Iman ada hal penting yang ingin dikatakan. Sebaik sahaja Zuki pergi, Zai melihat Kiko di seberang jalan. Dia datang menunggu Zai untuk melihat apa jawapan Zai. Tepat pada masa itu Aziz keluar. Dia memberitahu Kiko jika dia ingin memikat Zai. Lupakan sahajanya itu kerana dia tidak akan bersetuju. Selepas itu Aziz menghalau Kiko pulang. Dia juga memberitahu Zai agar tidak lupa tentang bekas kekasihnya yang masih di hospital. Lebih baik dia tidak mempunyai teman lelaki. Keesokan paginya, Keifer datang menjemput Zai. Melihat Keifer seperti menyukai keknya, Zai menghulurkan. Tidak disangka Keifer terus menggigit dengan nikmat. Keifer bertanya kepada Zai adakah dia benar-benar tidak suka Kiko mengejarnya. Lebih baik dia tidak berbohong. Mereka tiba di kedai Iman. Semua orang sudah ada. Selepas 2 minggu dibantu oleh semua orang, kedai itu sudah stabil semula. Iman akan kembali ke sekolah. Semua orang juga tidak perlu datang ke sini untuk membantunya lagi. Untuk mengucapkan terima kasih, hari ini Iman akan belanja semua orang makan. Selain itu, selepas ini dia juga akan memasak makan tengah hari untuk mereka di dalam kelas. Semua orang bersemangat melakukan kerja terakhir di kedai. Zai belum makan apa-apa jadi dia duduk dan mengunyah makanan di atas meja. Keifer segera membawa menu untuknya memesan. Dia akan belanja Zai makan. Tengah hari itu, Zai sedang makan apabila Keifer dan rakan-rakannya datang mencari. Mereka mahu Zai membantu mereka membeli sedikit barang. Seluruh kumpulan membersihkan pasar raya untuk membeli bahan-bahan untuk makan tengah hari di kelas nanti. Melihat Zai membawa banyak barang, Zuki ingin membantu tetapi Keifer sudah mendahuluinya. Keesokan paginya ketika pergi ke sekolah, Zai perasan Zuki memakaikan tak lekap dan bukannya cermin mata besarnya seperti biasa. Jadi dia mendekatkan mukanya untuk melihat. Dia juga memuji Zuki yang kelihatan kacak tanpa cermin mata.
Kiefer melihat itu dan merasa agak tidak selesa. Masuk ke dalam kelas melihat Iman sedang menyusun barang. Zai berlari untuk membantu. Melihat barang Ella, Zai bertanya mengapa Ella belajar di kelas I. Mendengar cerita Zuki, Ella kelihatan seperti malaikat tetapi apabila marah sangat menakutkan. Dia pernah bergaduh sebab itu dia dipindahkan ke kelas I. Zai juga ingin tahu mengapa Ella dipindahkan ke kelas A. Kiefer masuk. Dengan marah memarahi Zai agar tidak terlalu ingin tahu. Apabila Zai pergi membuang sampah, dia ternampak Denzel sedang melakukan sesuatu secara rahsia. Rasa ingin tahu kembali memuncak. Zai berlari ke tong sampah untuk melihat apa yang Denzel buang ke dalamnya. Dia sendiri tidak percaya apa yang dilihatnya adalah alat ujian kehamilan. Semasa makan tengah hari, David kembali dalam keadaan Zai yang lusuh. Pelajar lelaki lain bertanya apa yang berlaku kepadanya. Zai juga ingin tahu tetapi dia tidak mendengar apa-apa yang mereka katakan. Dia hanya merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Tidak tahu sama ada ia berkaitan dengan objek yang Denzel buang ke dalam tong sampah. Zai bertanya kepada David apa yang berlaku. Rupa-rupanya Kiko sedang bermegah kepada rakan-rakannya bahawa dia mengejar Zai. Lambat laun Zai akan menjadi miliknya. David berasa tidak senang hati lalu bertekak dengan Kiko. Maka timbullah kekicuhan. Zai tidak mahu menjadi tumpuan segala-galanya. David menyuruhnya kekal di luar. Semua orang mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikannya. Sin memanggil Zai untuk mencuci pinggan. Baru separuh dicuci Sin sudah menekan butang untuk lari. Sebaik sahaja dia pergi Kiefer datang dan bertanya kepada Zai sama ada dia telah membenarkan Kiko mengejarnya. Zai letih menjawab soalan yang sama berulang kali. Dia tidak mahu Kiko mengejarnya. Dia juga tidak mahu sesiapa terluka kerananya. Walaupun Zai bertanya apa-apa, semua orang tidak memberitahu apa rancangan yang mereka sediakan. Tidak memberitahu Zai untuk mencari jalan sendiri. Jadi selepas tamat sekolah dia secara diam-diam mengikuti kumpulan Kiefer ke sebuah rumah usang. Zai sedang mengintip apabila seseorang datang menutup mulutnya lalu mengheretnya pergi. Kiko datang bertemu kumpulan kelas I. David menyuruh semua orang berundur. Biar dia yang menguruskan. Mereka berdua baru sahaja hendak bertumbuk apabila tetamu tiba. Mendengar Kiefer berkata namanya Zam, ketua kumpulan lain. Zam datang untuk menjadi pengadil atau penyokong pun boleh. Dia juga membawa hadiah, iaitu Zai. Tadi Zam melihat Zai mengendap-endap di luar jadi dia terus menangkapnya dan membawanya ke sini. Zai tidak mahu berdiam diri membiarkan Zam mengawalnya. Dia mengetuk kepala Zam lalu berani melompat ke bawah membuatkan semua orang ternganga. Apabila membuka mata, Zai melihat dirinya disokong oleh Kiefer, Zuki dan Kiko. Manakala yang lain mengejar Zam. Kiefer memarahinya kerana mengikuti mereka dan juga berani melompat turun yang sangat berbahaya. Mulut memarahi tetapi tangan tetap mengambil ais untuk menyejukkan lebam di mukanya. Zai ingin bercakap secara peribadi dengan Kiko jadi semua orang masuk ke kedai untuk membeli barang dan mengelak diri. Zai terus ke intinya bahawa dia tidak mahu mengenali sesiapa pembuat masa ini. Kiko mendengarnya lalu berputus asa dan pulang. Sin dan seluruh kumpulan menganggap Zai telah menolak Kiko. Zai ingin pulang jadi David menawarkan diri untuk menghantarnya. Dia meminta maaf kepada Zai kerana merahsiakan tetapi mereka hanya bimbang akan keselamatan Zai. Zai tidak terlalu mempedulikannya. Apa yang dia ingin tahu ialah mengapa David dan Kiko bermusuhan sebelum ini. David terpaksa menceritakan kembali ketika dia masih ketua kelas. Pada masa skim dia dan Mickey menyebabkan kelas I tidak dibenarkan masuk ke kantin. Kiko telah membuli Kit dan izin. David kerana melindungi rakan-rakannya telah bergaduh dengan Kiko tetapi Kiko bermain kotor membawa orang ramai untuk memukul David. Apabila sedar, David sudah berada di hospital. Zai berterima kasih kepada David kerana melindunginya. David memberitahu Zai bahawa dia sangat istimewa bagi kelas I sebab itu semua orang risau akan dia. Setibanya di rumah, Angelo memberitahu Zai dan Aziz bahawa dia akan pergi keluar kota tidak lama lagi. Ibunya pula melawat saudara mara. Di rumah hanya tinggal mereka berdua jadi pastikan mereka bergaul dengan baik. Aziz memberitahu Zai jika ingin pergi ke mana-mana perlu meminta izin daripadanya dan perlu memberitahu dengan siapa dia pergi. Zai sedang meraba-raba mencari telefonnya apabila alat ujian kehamilan terjatuh. Aziz melihatnya menyangka itu miliknya tetapi bukan. Alat ini milik Denzel. Angelo juga salah faham itu milik Zai. Jadi dia bertanya siapa pengarangnya, Zuki atau Kiefer. Zai cuba menjelaskan bahawa itu milik rakan sekelas tetapi kedua-dua abangnya tidak percaya. Malah memanggil Kiefer dan Zuki ke rumah untuk bertanya sehingga jelas. Zai berasa tidak berdaya. Dia memberitahu kedua-dua abangnya untuk memeriksa sendiri. Kiefer dan Zuki juga terpaksa mengikut tetapi mereka tidak membantu Zai sepatah kata pun. Sebaliknya, Kiefer pula mengusik Angelo. Barulah apabila doktor melaporkan keputusan Zai tidak mengandung, Angelo berhenti syak. Zai beredar dengan marah. Zuki mengejarnya untuk meminta maaf bagi pihak Kiefer atas gurauan tadi. Melihat Kiefer keluar dengan muka selambar, Zai sangat marah lalu menghadiahkan Kiefer tumbukan padu, menyebabkan Kiefer pergi ke sekolah dengan bibir lebam. Semua orang dalam kelas tahu tentang kejadian itu. Zai menjelaskan dia menjumpainya di luar, hanya mengambilnya kerana ingin tahu.
Hari ini ada mesyuarat di sekolah yang memerlukan 5 orang untuk hadir, jadi Kiefer telah memilih Zai untuk pergi bersama mereka. Secara kasarnya, mereka melaporkan situasi dalam kelas dan juga membuat cadangan. Selepas itu membincangkan pembahagian organisasi festival di sekolah. Selepas pembahagian tugas adalah acara baru. Tahun ini mereka tidak akan mencari raja dan ratu sekolah lagi. Sebaliknya akan bertukar kepada lelaki menyamar sebagai wanita, wanita menyamar sebagai lelaki. Melihat kelas mana yang akan menjadi kelas pemenang. Setiap kelas akan diwakili oleh 2 orang. Pada asalnya kelas E tidak dibenarkan menyertai aktiviti-aktiviti ini, tetapi Fire A telah mencadangkan agar kelas E dibenarkan menyertai. Semasa makan tengah hari, Zai terpaksa membawa makanan kepada Kiefer kerana hutangnya kepada Kiefer. Zai perasan Denzil asyik duduk termenung, jadi dia pergi bertanya apa halnya, tetapi Denzil enggan bercakap. Seketika kemudian, Zai pergi membuang sampah dan ternampak Denzil dan Jizet sedang bertengkar. Nampaknya pemilik alat ujian kehamilan itu adalah Jizet. Mendengar Denzil ingin mengelak tanggungjawab, Zai berasa tidak senang dan terpaksa campur tangan dalam hal orang lain. Dia menarik Denzil pergi agar dia dapat bercakap dengan Jizet. Gadis ini telah menceritakan kepada Fire, tetapi Fire memarahinya sebagai bodoh kerana menghasilkan produk itu lalu mengejeknya. Zai memberitahu Jizet agar tidak menangis lagi. Dia akan menasihati Denzil. Zai takut Denzil tidak akan mendengar jika dia bercakap sendirian, jadi dia mencari seseorang untuk membantu. Selepas bertanya di seluruh kelas, dia mendapati David sangat berpotensi lalu mengajaknya keluar. Sim pula berkeras mahu ikut. Ketika-tiga mereka pergi ke taman hiburan untuk mencuba beberapa permainan mendebarkan terlebih dahulu kerana David mempunyai tiket percuma. Tidak rugi jika tidak pergi. Selepas bermain, Sim pergi membeli makanan. Zai mengambil kesempatan untuk bertanya kepada David tentang hal Denzil. Dia sedang tidak tahu bagaimana hendak bercakap apabila David terlebih dahulu berkata, dia sudah mendengar Denzil dan Jizet bertengkar. Zai memberitahu David untuk cuba menasihati Denzil. Lagipun mereka berdua lelaki. David bersetuju, tetapi dia tidak pasti Denzil akan mendengarnya. Zai juga sudah terfikir, jika begitu dia akan meminta bantuan Kiefer dan Zuki. David memberitahu Zai jika dia mahu mereka muncul. Pejamkan mata. David berpura-pura menyentuh rambutnya lalu mendekatkan mukanya. 2 saat kemudian Kiefer, Zuki dan yang lain meluru laju menolak mereka berdua. David melihat semua orang sudah lama mengikut mereka, jadi dia sengaja berpura-pura rapat dengan Zai untuk menarik perhatian mereka. Memandangkan mereka sudah sampai, semua orang pergi bermain rumah hantu bersama-sama, mengambil gambar sebagai kenangan lalu berpesta habis-habisan di taman hiburan. Habis sehingga rumah hantu pun ingin runtuh, habis sehingga tekak pun ingin pecah. Di tengah perjalanan, Zai tersesat daripada rakan-rakannya. Dia ketakutan sehingga teringat kembali kejadian lama. Nasib baik Kiefer menjumpainya. Zai sudah panik sehingga menangis terisak-isak. Kiefer perlu memegang tangannya, barulah dia tenang semula. Mereka berdua mencari jalan keluar dari rumah hantu dahulu. Tetapi sebaik sahaja ada bunyi bising, Zai terkejut dan berlari lintang pukang sehingga terpisah daripada Kiefer. Namun, dia bertemu dengan Mai, Du, dan Kit. Kedua-duanya mengajak Zai untuk pergi bersama supaya tidak takut. Zai sedang berbelah bagi sama ada hendak pergi atau menunggu Kiefer di situ. Apabila Kiefer datang, gembira menemui Zai sehingga memeluknya erat. Kiefer mengangguk, dan seluruh kumpulan berjalan dengan gembira menuju ke roda feris gergasi. Cuma barisan sangat panjang, entah bila baru tiba giliran mereka. Zuki segera menggunakan daya tarikannya untuk memujuk gadis-gadis cantik agar memberi laluan kepada mereka. Kiefer dan yang lain melihat itu lalu mengikut, berjaya meminta untuk bermain dahulu. Tiba-tiba Zai merasakan Kiefer juga kacak. Kiefer, Zuki meminta Zai bermain roda feris manakala yang lain pergi bermain permainan ulang-alik. Sin mengeluarkan telefon untuk mengambil gambar. Kiefer segera merangkul bahu, Zai membuatkan Zuki sangat tidak selesa. Entah bagaimana roda feris tersangkut, pasti lama menunggu dibaiki. Azzi menelefon bertanya kepada Zai mengapa dia belum pulang. Zai baru sempat mengatakan dia berada di taman hiburan apabila Kiefer merampas telefonnya, mengatakan Azzi telefon semula nanti kerana dia mengganggu mereka. Sementara itu, semua orang sangat menikmati permainan lain di taman hiburan. Manakala 4 sekawan itu walaupun tersekat, tetapi mereka juga mendapat pampasan dengan pertunjukan bunga api yang hebat. Sedang seronok melihat, roda feris kembali berfungsi. Zai meminta telefon di tangan Kiefer lalu terjatuh ke dalam pelukan Kiefer. Dia memanggil Zuki untuk membantunya, tetapi Zuki terus jatuh menimpa mereka berdua. Apabila tiba di bawah, Azzi melihat ketiga-tiga mereka bertindih dengan muka tegang seperti Zai bermain muzik memanggil nama Zai. Dia datang untuk menjemput Zai pulang ke rumah. Azzi mengingatkan Zai agar tidak bermain dengan Kiefer lagi. Seluruh kelas I juga tidak dibenarkan bermain. Dia tidak mahu Zai mempunyai perasaan terhadap Kiefer. Zai tidak mahu mendengar lalu berlari naik ke bilik. Keesokan harinya, Zai mengikut David untuk mencari Denzil. Denzil tahu mengapa mereka berdua datang. Denzil berkata dia hanya mempergunakan Jizet. Jizet tidak mempunyai ibu bapa, tinggal bersama ibu saudara dan keluarganya yang sangat kaya.
Ibu Denzil bekerja sebagai pembantu rumah untuk mereka. Denzil berasa cemburu dengan orang kaya, jadi dia melakukan segala-galanya untuk menjadi seperti mereka. Skim sebabnya dia mendekati Jizet. Bermula dengan mengejar Jizet untuk masuk ke sekolah. Selepas diterima, dia membiarkan Jizet. Denzil fikir Jizet akan cepat bosan dengannya, jadi dia mengabaikannya. Dia sudah cuba untuk berpisah tetapi tidak dapat. Denzil takut jika Jizet mengetahui keadaannya yang susah, dia tidak akan dapat menerimanya. Dia juga sangat ingin bertanggungjawab tetapi takut Jizet akan menderita. Tiba-tiba Jizet muncul. Dia menyedari Denzil seorang penipu lalu pergi. Denzil mengejar, yang lain juga mengejar mereka. Jizet memanjat pagar jambatan tidak membenarkan sesiapa mendekatinya. Dia telah menasihatinya banyak kali tetapi Jizet tidak mendengar. Jadi Kiefer terpaksa menggunakan cara tindak balas terbalik. Mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati yang menyentuh psikologi. Ditambah dengan rayuan Denzil, barulah Jizet bersetuju untuk turun. Keesokan paginya di kelas, Felix berasa sedikit marah apabila melihat Jizet diselamatkan. Abangnya pula sebelum ini dianiaya tetapi tiada sesiapa yang dapat melindunginya. Aziz yang menyebabkan abang Felix cedera parah. Felix juga menyalahkan semua orang kerana tidak berani melindunginya. Jizet tidak memahami apa-apa. Sin berkata dia boleh bertenang sahaja. Apabila Felix lebih tenang nanti, semuanya akan baik-baik sahaja. Malam itu apabila pulang ke rumah, Jizet cuba bertanya kepada Aziz tentang abang Felix tetapi Aziz tidak mahu bercakap. Dia perlu merayu berkali-kali barulah Aziz mendedahkan bahawa abang Felix bernama Persh dan dia tidak ada kaitan dengan hal adik-beradik itu. Jizet berasa Aziz seperti hendak menangis. Dia belum pernah melihat Aziz begitu tertekan sebelum ini. Kerana masih ingin tahu segalanya, dia pergi mencari Felix di gelanggang bola keranjang. Jizet bertanya tetapi Felix hanya marah dan menghalaunya pergi. Jizet duduk semula. Felix yang tidak berdaya dengan kedegilannya akhirnya menceritakan sedikit bahawa abangnya meninggal dunia kerana Aziz. Disebabkan kejadian ini juga, ibu bapanya bercerai dan keluarganya musnah. Felix meminta maaf kerana marah Jizet tanpa sebab. Dia juga berasa cemburu melihat Jizet diselamatkan kerana abangnya tidak diselamatkan oleh sesiapa. Dia teringat Jizet ialah sepupu Aziz, jadi dia bertindak sedemikian. Setelah berbual seketika, Jizet dan Felix menjadi lebih terbuka, tidak lagi bermasa muka seperti sebelum ini. Felix sangat mahir bermain bola keranjang, tetapi kerana Aziz dia tidak dapat menyertai pasukan. Dengan banyak hal yang berlaku, Jizet mendekatinya untuk berbual. Dia berfikir mengapa Aziz menangis apabila menyebut tentang Persh. Dia ingin Jizet menceritakannya kepadanya tetapi rakan-rakannya mengajaknya bermain jadi dia berhenti. Petang itu, ketika Jizet pulang dari makan, dia diculik oleh sekumpulan orang. Sin dan kawannya yang melihat kejadian itu segera berlari kembali ke kelas untuk memanggil Kiefer menyelamatkan Jizet. Kiefer mengesyaki bahawa ia pasti perbuatan orang Jizet. Mereka akan membawa mereka ke dalam permainan yang telah mereka rancang dan mereka akan terpaksa mengaku kalah. Tepat pada masa itu Jizet menelefon. Dia ingin meneruskan pertempuran antara mereka. Hanya 4 orang dibenarkan datang tetapi dia tidak memberitahu ke mana. Semua orang berpecah untuk mencari Jizet. Aziz yang mengetahui perkara itu terus mencari Kiefer. Dia ingin ikut serta tetapi Kiefer menolak kerana hanya membenarkan 4 orang berjumpa dengannya. Dia dan Jizet pergi dahulu. Semasa menunggu yang lain, Jizet bertanya kepada Kiefer apa yang telah berlaku kepada Jizet di dalam rumah. Kiefer terdiam seketika. Dia bertanya kembali kepada Jizet adakah dia sudah menyukai Jizet. Jizet mengaku dia sudah mencintai Jizet. Tambahan pula, dia juga merasakan bahawa Kiefer bukan sekadar menganggap Jizet sebagai sebahagian daripada rancangan balas dendam terhadap Aziz. Dia melihat Kiefer sangat mengambil berat tentang Jizet dan bukannya mempergunakannya. Selepas itu, yang lain tiba. Kiefer membawa 4 orang tetapi mereka memanggil seluruh pasukan. Mujurlah Kiefer telah memanggil satu lagi kumpulan untuk mengimbangi pasukan. Kedua-dua belah pihak bersedia untuk bertarung dan menyerang satu sama lain. Kiefer mengambil peluang untuk menyelamatkan Jizet. Dia sendirian membersihkan 2 pengawal pintu dan berlari ke tingkat atas. Dia tahu Kiefer akan datang jadi dia bersembunyi di sudut dan menyerang hendap, menyebabkan Kiefer rebah. Jizet merayu kepada Jizet untuk berhenti tetapi semakin Jizet bercakap, semakin kuat Jizet menekan. Dia meronta seketika sehingga Jizet yang terikat terlepas. Jizet mengambil kayu dan memukul Jizet sehingga dia jatuh. Kiefer menyuruhnya segera pergi tetapi Jizet tidak berganjak. Jizet merangkak ke arah Jizet, menamparnya dengan kuat dan terus mengurut dan memukul Kiefer. Jizet melihat Jizet, ketakutan itu kembali. Tetapi kali ini dia menjadi lebih kuat, menendang kepala Jizet sehingga dia terbaring kaku. Kiefer menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Jizet, memeluknya dan membantunya bernafas agar tenang. Jizet menenangkan diri. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan sehingga menyebabkan Jizet pingsan. Dahulu, Jizet,
Bekas kekasihnya juga pingsan apabila dia sedar. Jizek mula ketakutan. Dia tidak tahu apa yang berlaku padanya dan menangis tersedu-sedu. Apabila semua orang naik ke atas, Jizek masih dipeluk erat oleh Kiefer. Jizek sedang menunggu di luar untuk menyambut Jizek. Dia dibawa ke hospital. Angelo yang baru pulang dari urusan kerja segera melawat Jizek. Dia ingin tahu apa yang telah berlaku, jadi dia memanggil Kiefer keluar. Jizek tinggal di dalam. Jizek bertanya kepada Jizek apa yang telah dia lakukan kepada ayah Jizek sebelum ini. Adakah dia telah mencederakan bapa Jizek seperti apa yang berlaku kepada Jizek dan Jizek? Jizek tidak berkata apa-apa, menyuruhnya jangan bertanya lagi. Angelo memanggil Jizek keluar agar rakan-rakannya dapat melawat Jizek. Dia menyalahkan Jizek kerana tidak ikut bersama Kiefer untuk mencari Jizek. Angelo berpendapat Jizek perlu berjumpa pakar psikiatri. Perkara ini telah berlaku kepada Jizek beberapa kali. Mereka perlu membantu Jizek. Angelo ada urusan jadi dia kembali ke syarikat. Jizek hendak kembali ke bilik wad apabila dia bertemu dengan ibu Jizek yang datang melawatnya dan juga memberitahu bahawa dia akan berkahwin tidak lama lagi. Jizek menghalaunya pergi kerana dia tahu bagaimana Jizek akan terluka apabila mendengar berita ini. Wanita itu mengancam Aziz untuk memberitahu kebenaran kepada Jizek jika tidak dia sendiri akan memberitahunya. Aziz menyuruh wanita itu segera pergi sebelum diusir. Beberapa hari kemudian, Jizek dibenarkan keluar dari hospital dan kembali ke sekolah. Dia sangat mengambil berat tentangnya. Semua orang sedang makan kek apabila mereka menerima berita bahawa Jizek dan Sin akan mewakili kelas untuk menyertai festival sekolah yang akan datang. Kiefer yang baru sahaja tiba memanggil Jizek keluar untuk bercakap dengannya. Dia membawa Jizek ke bilik pameran kelas I dan pelajar lama. Sejak semua orang tiba, mereka telah melihat bilik ini. Jizek melihat gambar Angelo. Ternyata abang sulungnya juga pernah menjadi ketua kelas I suatu ketika dahulu. Semua orang mengenalinya. Kiefer berkata dia juga boleh meletakkan gambarnya di sini kerana dia juga sebahagian daripada kelas I. Kedua-dua mereka kembali ke kelas. Rakan-rakan lain sedang menyediakan kejutan untuk Zai. Selepas Kiefer mengira detik, mereka memulakan persembahan, menyanyi dan menari seperti lelaki tampan di pantai, dan juga menari dengan sangat menyeronokkan. Kiefer juga menanggalkan bajunya dan menyertai, membuat Zai ketawa terbahak-bahak, ketawa sehingga perutnya sakit. Selepas selesai tarian dan nyanyian, seluruh kelas berkumpul untuk membincangkan penyertaan dalam festival. Kiefer membahagikan kumpulan untuk bertugas di festival dan tugas yang perlu dilakukan. Mereka juga akan mengambil bahagian dalam pertandingan tarian dan band. Zuki dengan dorongan Zai bersetuju untuk menyertai pertandingan nyanyian. Keesokan harinya, Zai sedang membeli belah apabila dia bertemu dengan seorang pakcik. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tony, bekas suami ibu Zai tetapi dia tidak mengenalinya. Tony ingin meminta maaf kepada Zai kerana pada masa itu dia terlibat dengan masalah sosial sehingga Zai terpaksa menanggung kemarahannya. Kini dia sudah mempunyai anak dan menyesal. Zai kelihatan bingung dan melarikan diri dari kedai. Dia tidak dapat mengingati kejadian lama, walaupun Zai yang kebetulan lalu melihatnya menangis dan berhenti untuk melihat apa yang berlaku. Dia memujuk Zai, jika dia sudah melupakan masa lalu, biarkan sahaja. Jika itu adalah ingatan yang menyakitkan, tidak perlu mengingatinya. Zai mengeluarkan sapu tangan dari begnya untuk mengesat air mata. Dia menyedari sapu tangan ini adalah milik Kiefer. Nampaknya dia berasa sangat selamat selepas kejadian Jizek kerana Kiefer. Hari pertama festival berlangsung, Zai sangat teruja. Dia melawat gerai sambil melakukan lawatan makanan, bertemu rakan-rakan yang semuanya meninggalkan Zai untuk berseronok. Ada yang mengikuti kumpulan, ada yang mengikuti teman lelaki. Apabila melihat boneka beruang memegang aiskrim, Kiefer terus menunjukkan kemahirannya membaling gelung. Pada mulanya dia sangat yakin akan menang tetapi dia tersasar dari awal hingga akhir. Tidak satu pun yang mengenai sasaran. Walaupun Zai tidak mendapat boneka beruang tetapi dia ketawa terbahak-bahak. Kiefer memberitahunya bahawa dia akan memenangi permainan band dan memberinya butang itu dan bukannya beruang bodoh ini. Malam itu adalah giliran kumpulan Zai untuk pergi dahulu. Dia pergi bersama Kiefer. Dia takutkan kesunyian jadi dia terus menyanyi dengan salah. Kiefer tahu lagu ini adalah lagu dari zaman Napoleon, jadi dia bertanya kepada Zai adakah ini lagu kegemaran ibunya. Zai menjawab bahawa jika ibunya menyukai lagu ini, dia bersumpah akan membencinya sepanjang hayatnya. Melihat dia masih takut, Kiefer segera memegang tangannya dan mereka pergi memeriksa sekeliling bersama. Pada masa itu Zai berasa selamat secara luar biasa. Keesokan harinya terdapat pertandingan bola keranjang antara sekolah. Zai berada di kawasan penyokong bersama semua orang berteriak dan bersorak lebih bersemangat daripada suhu tetapi peluang untuk menang memihak kepada sekolah lawan. Melihat keadaan kelihatan tidak menentu, Zai segera menarik Felix ke jurulatih, mencadangkan seorang pejuang pencetak skor. Memandangkan pasukan kekurangan pemain, jurulatih terus bersetuju memberi Felix peluang. Sebaik sahaja pertukaran pemain dibuat, keadaan segera bertambah baik. Sekolah mereka membalikkan keadaan dalam 10 saat terakhir. Semua orang mula memuji Felix sebagai tangan emas dalam dunia bola keranjang. Aktiviti seterusnya ialah tarian.
Kumpulan kelas semua berlatih dengan sangat fokus. Jejki datang mencari Sin kerana mereka ada janji untuk mengajar solekan antara satu sama lain. Beberapa kali nombor yang tidak dikenali menelefon tetapi Zai tidak menjawab. Jadi orang ini beralih kepada menghantar mesej. Ternyata itu Ibu Sin tetapi Zai tidak peduli untuk menjawab. Felix yang baru selesai bertanding bola keranjang datang berterima kasih kepada Zai. Tanpa dia tidak akan dapat turun ke padang. Sekarang Felix seperti dewa yang dijemput oleh beberapa pasukan bola keranjang. Esok pasukan bola keranjang akan mengadakan pesta, jadi Felix mengajak Zai pergi bersamanya. Dia sedikit takut Azzi akan marah tetapi Zai sudah biasa dengan perasaan Azzi. Pada hari ketiga, pertandingan tarian juga berlangsung. Di kelas I, Sin menamakan kumpulan itu sebagai pahlawan Zai. Pada mulanya semua orang mencemooh kerana mereka berasal dari kelas I. Tetapi entah bagaimana persembahan mereka sangat bagus dan tarian mereka terlalu bersemangat, mengalahkan kelas-kelas lain. Kedua-dua MC agak bersikap dingin tetapi keputusan hanya akan diumumkan pada hari ke-6. Membuat Zai tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Pertandingan seterusnya adalah untuk kumpulan muzik dari setiap kelas. Apabila tiba giliran kelas I naik ke pentas, mereka semua adalah jejaka kacak dari Korea Selatan. Zai terlepas cakap memuji Keifer terlalu tampan. Mujulah tiada siapa yang mendengarnya. Zai menyedari lagu yang mereka nyanyikan adalah lagu kegemaran Zai. Tiba-tiba dia terfikir kekasih Keifer pasti sangat bertuah dapat bersamanya. Kemudian dia teringat akan saat-saat bersama Keifer. Lalu dia membenarkan dirinya berfikir bahawa lagu ini adalah untuknya. Zai mengingatkan dirinya bahawa dia tidak boleh terpikat dengan Keifer, yang digelar Raja Segala Ular. Setelah mereka selesai membuat persembahan, yang juga merupakan persembahan terakhir pertandingan, Keifer masih diminta oleh peminat untuk bergambar bersama. Zuki bertanya kepada Zai adakah dia suka persembahan itu. Dia mendengar Keifer berkata dia sendiri yang mencadangkan lagu ini. Dia malah pergi menuntut Zai berterima kasih kepadanya kerana memilih lagu kegemarannya. Ucapan terima kasih itu juga perlu diungkapkan dengan penuh perasaan, lengkap subjek dan predikat. Tidak boleh acuh tak acuh. Zai terlalu malu dan terus melarikan diri untuk bertugas. Malam ini, Zai pergi bersama Zuki. Dia bertanya kepada Zuki adakah dia pernah jatuh cinta kepada seseorang yang dia tidak mahukan, dan apa yang perlu dilakukan untuk menghentikannya. Zuki menjawab bahawa ia hanya boleh disembunyikan dan tidak dapat ditahan. Zuki bertanya seketika dan akhirnya mengetahui Zai ada perasaan terhadap Keifer. Dia sedikit kecewa kerana bagaimanapun Zuki juga menyukai Zai secara diam-diam. Namun, apabila Zai bertanya siapa yang Zuki suka, Zuki tidak mahu memberitahu. Ketika mereka berpecah, Zai melihat sepasang kekasih sedang bermesraan tetapi tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Seorang rakan memohon Zai untuk tidak memberitahu sesiapa, terutamanya Keifer, kerana pasangan itu tidak berani berterus terang, takut ditentang. Zai memberitahunya mengapa mereka malu untuk berterus terang. Selagi di kelas I, mereka akan dianggap sebagai keluarga oleh Keifer dan dilindungi sepenuhnya. Bagaimanapun, Zai berjanji tidak akan mendedahkan kerana dia tidak melihat wajah mereka. Aktiviti utama hari keempat ialah pertandingan tuan dan puan. Sin dan Zai sedang mencuba pakaian. Keifer memegang telefon Zai dan ada panggilan masuk jadi dia menjawabnya. Wanita yang menelefon memberitahu Sin sudah sedar dan ingin bertemu Zai. Keifer bertanya kepadanya siapa Sin. Dia berkata Keifer jangan peduli. Apabila pertandingan nyanyian berlangsung, fail audio Zuki tiba-tiba tidak dapat ditemui. Keifer cepat berfikir dan menyuruh rakannya membawa gitar untuk Zuki mengisi kekosongan. Tanpa muzik, Zuki terus bermain gitar, sambil memetik dan menyanyi, cukup untuk menawan hati ramai gadis. Zai melihat Zuki di atas pentas dengan suara yang sangat merdu. Dia juga ingin tahu siapa yang Zuki suka. Sedang dia berfikir, Keifer memberitahunya bahawa Zuki sedang menyanyikan lagu ini untuk orang yang dia suka. Tiba-tiba mendengar itu, Zai merasakan Zuki sedang menyanyi sambil memandangnya. Mungkinkah itu dirinya? Dia berasa panik dan berlari keluar untuk mengambil nafas apabila dia melihat Jizet duduk menangis. Dia berkata bahawa Denzil akan bertanggungjawab tetapi tidak mahu kembali. Jizet pula sedang menjalani rawatan untuk kemurungan. Zai segera menarik Jizet mencari Denzil. Dia sendiri pergi bertanya kepada Denzil apa niatnya terhadap Jizet dan anaknya. Lelaki itu berkata dia akan bertanggungjawab terhadap bayi itu tetapi sangat takut Jizet akan marah kepadanya kerana pernah dipergunakan olehnya sebelum ini. Denzil ingin menjadi seorang lelaki sejati dahulu sebelum menebus kesalahan kepada Jizet kemudian. Jizet yang berada berdekatan telah mendengar apa yang Denzil katakan. Dia memahami apa yang Denzil katakan. Mereka berdua mencari satu sudut untuk berbual. Keesokan paginya, Zai bergegas bertemu dengan Sin. Dia perlu kembali ke sekolah sebelum pukul 10 untuk menyertai pertandingannya. Dia memandang Sin di atas katil tanpa sebarang kesan. Dia juga tidak pasti sama ada ini bekas kekasihnya atau tidak. Zai duduk sebentar dan hendak pergi apabila tiba-tiba Sin menerkam dan menariknya, tidak membenarkannya pergi. Zai terlalu takut dan segera menekan butang kecemasan. Kakak Sin mengejar Zai. Dia bertanya kepada kakaknya apa yang telah dia lakukan kepada Sin. Dia benar-benar tidak mengingati apa-apa.
Kakak Sin berkata Zai telah memukul Sin dengan teruk sehingga dia tidak sedarkan diri selama beberapa bulan. Masih hidup pun sudah satu keajaiban. Zai segera berlari kembali ke sekolah. Mendengar Sin berkata pertandingan sudah tamat. Oleh kerana Zai tidak menjawab telefon, mereka tidak dapat memberitahunya tentang perubahan jadual. Kiefer bertanya kepada Zai mengapa dia tidak hadir sepanjang pagi. Adakah ada perkara yang lebih penting daripada kelas I ini? Zai menjerit kepadanya bahawa dia mempunyai urusan peribadi yang perlu diselesaikan. Bekas kekasihnya berada di hospital kerana dia memukulnya tetapi dia tidak mengingati apa-apa. Dia juga tidak sengaja punting pertandingan. Zai bersembunyi di satu sudut. Dia melihat telefonnya dan mendapati banyak panggilan tidak dijawab. Zuki mencari Zai. Dia membawa gitarnya untuk membantunya meluahkan perasaannya. Selepas bertanya tentang pertemuannya dengan Sin, Zuki menyanyikan lagu untuknya. Mungkin dia akan berasa lebih baik. Ada kalanya Zuki ingin memberitahu bahawa Zai jatuh cinta kepada Kiefer adalah sebahagian daripada rancangan balas dendam Aziz tetapi dia tidak dapat mengatakannya. Aziz berfikir sejenak dan dengan berani mencium Zai. Tepat pada masa itu, Kiefer membawa trofi pertandingan band dan memberikannya kepada Zai. Dia melihat segalanya. Melihat wajah Kiefer membuat Zai berasa seperti dia ditangkap basah dan bercampur aduk. Dia terperangkap apabila dia menyedari Zuki mempunyai perasaan terhadapnya dan dia pula tertarik kepada Kiefer. Jalan terbaik adalah melarikan diri. Pada sebelah petang, Zai mengikuti Felix ke parti meraihkan kemenangan pasukan bola keranjang. Mereka berdua pada mulanya ingin berpatah balik kerana parti itu terlalu liar tetapi Kiko keluar dan menarik mereka berdua masuk. Tidak lama kemudian Felix menjadi tumpuan utama. Semua orang mengerumuninya seperti idola. Zai melihat itu lalu masuk ke dalam mencari makanan dan bertemu Mika dan Khalid. Malangnya Khalid terpaksa menyamar kerana kelas I tidak dibenarkan berada di sini. Dia takut jika Kiefer tahu mereka datang ke pesta itu akan menimbulkan masalah besar. Jadi mereka bersetuju untuk bermain 30 minit lagi dan kemudian pergi. Zai pergi mencari tandas tetapi diganggu oleh beberapa pemuda. Kiko entah dari mana muncul dan menyelamatkannya, malah memberinya jus yang telah ditapai dan memaksanya untuk merasa. Apabila dia kembali mencari Felix, dia sudah terbaring kaku di lantai. Felix menyuruh Zai segera melarikan diri kerana dia adalah sasaran mereka. Zai belum sempat faham, kepalanya sudah pusing dan dia pingsan. Kiko telah meletakkan dada dalam gelas minumannya. Apabila Zai sedar, dia mendapati dirinya berada di bilik tingkat atas. Tiada siapa lagi di tingkat bawah. Dia juga tidak tahu apa yang berlaku semasa dia tidak sedarkan diri. Zai bertemu dengan seorang pemuda bernama CYJN yang kelihatan sama seperti Kiefer dan bertanya baru tahu bahawa dia adalah adik Kiefer dan ini adalah rumah mereka. CYJN membawanya ke kolam renang kerana Kiefer dan yang lain berada di sana. Ternyata Kiko dan yang lain dalam pasukan bola sepak telah mempergunakan Felix untuk membawa Zai ke pesta itu. Felix yang menyedari hal itu segera dipukul teruk oleh mereka. Sebelum itu Felix sempat menghantar mesej kepada Kiefer. Muncullah mereka tiba tepat pada masanya ketika Kiko ingin mengapa-apakan Zai. Namun Zai masih tidak mengingati apa-apa setelah mendengar semua itu. Semalam ketika Kiefer dan Zuki datang ke pesta mencari-cari di mana-mana tetapi tidak menjumpai Zai. Apabila Aziz tiba, dia bertemu dengan Felix dan Felix memberitahu Aziz bahawa Zai ada di sana. Aziz segera pergi mencari Kiko dan Zai. Sebaik sahaja dia pergi, kumpulan Kiefer datang menyelamatkan Felix dan kedua-dua pihak bersentuhan sedikit. Zuki dan Kiefer naik ke tingkat atas mencari Zai. Tepat pada masanya mereka terserempak dengan Aziz yang sedang menghalau Kiko keluar dari sebuah bilik. Aziz menyuruh mereka menunggu di luar dan memakaikan pakaian kepada Zai terlebih dahulu. Kiko melarikan diri ketakutan. Aziz memanggil kedua-duanya masuk ke dalam bilik. Muncullah pada masa itu, Zai masih belum disentuh. Aziz takut apabila Zai sedar dia tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan. Jadi dia meminta Kiefer membawa Zai pulang ke rumahnya dan jangan memberitahunya segala-galanya. Zuki memberitahu Kiefer bahawa dia dapat melihat Kiefer benar-benar jatuh cinta kepada Zai. Jika dia membiarkan Zai jatuh ke dalam perangkap yang dia pasangkan, ia hanya akan menyakiti Zai. Sekurang-kurangnya Zuki telah memberitahu Zai perasaannya. Jadi Zuki menasihati Kiefer agar melepaskan rancangan balas dendamnya melalui Zai. Jika tidak mahu kerana Zai, hentikanlah demi dirinya. Mendengar itu, Kiefer berasa marah dan tidak sengaja meremukan gelas di tangannya. CYJN keluar memanggil semua orang masuk untuk sarapan. Zai bertanya kepada Zuki tentang CYJN. Dia menasihati Zai agar menjauhi budak lelaki itu kerana perangainya lebih teruk daripada Kiefer. Tetapi Zai pula merasakan budak lelaki itu agak berbudi bahasa. Selain itu, Kiefer mempunyai seorang adik lelaki lagi bernama CYZen, yang sangat berani dan berkarakter. Zai memberikan sapu tangan kepada Kiefer untuk membersihkan lukanya. CYZen mengeluarkan satu kenyataan yang membuat seluruh pasukan tersedak. Budak lelaki itu berkata bahawa abangnya ternyata bukan gay. Kerana sebelum ini dia hanya melihat abangnya membawa teman lelaki pulang ke rumah. Zai bercadang untuk pulang sejurus selesai makan kerana takut Angelo risau.
Semua orang memberitahunya agar jangan bimbang. Mereka telah menelefon Angelo dan menjelaskan semuanya. Dia juga tahu Zai ada di sini. Mendengar CYGAN bercakap, Kiefer dan Zuki mengenali Angelo. Mereka malah memanggil Angelo abang besar. Baru sahaja bercakap sampai di situ, Kiefer segera menghalang adiknya daripada bercakap lebih lanjut. Tidak lama kemudian, cuti musim panas akan tiba. Peperiksaan terakhir juga telah selesai. Zai dan Sin bertaruh jika Sin mendapat 100 markah. Zai perlu mencium seseorang di dalam kelas yang dia suka. Zai bersetuju kerana dia tahu Sin tidak akan mendapat 100 markah. Pada sebelah malam, Sin mengajak Zai ke pesta Halloween untuk bermain bersama kanak-kanak. CY Zen dan Kiefer juga ada di sana. Sin telah merampas gula-gula seorang budak lelaki yang kemudian dimarahi oleh abangnya. Zai mengembalikan gula-gula itu tetapi lelaki itu masih menyusahkannya. Dia memaksanya untuk berkencan dengannya, barulah dia akan melepaskannya. Zai ingin menolak dengan lembut tetapi lelaki itu terus berbalah sehingga Kiefer terpaksa bersuara dan mengatakan Zai adalah isterinya. Mendengar itu, kedua beradik itu segera melarikan diri. Sin juga bubar dan terus bermain. Kiefer memberitahu Zai bahawa dia telah dibuang sekolah. Dia adalah orang jahat jadi Aziz dan Kiefer menyuruhnya untuk menjauhkan diri. Semua orang beralih ke pesta dewasa di taman permainan sebelah. Semasa Kiefer pergi mengambil minuman, Zai diganggu lagi oleh seorang budak kecil. Kali ini dia diselamatkan oleh seorang lelaki bermata biru. Zai memandang orang ini yang kelihatan tidak asing tetapi dia memakai topeng. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Persh dan mengatakan mereka berkongsi nama keluarga. Zai mula curiga. Dia menyuruh Zai menyimpan pemikiran itu dan tidak mengatakan apa-apa. Persh meminta nombor Zai lalu segera pergi. Kiefer kembali kepada Zai. Ketika mereka sedang berbual, kakak TH datang untuk berkenalan. Walaupun Kiefer menari, Kiefer menarik Zai bersamanya menyebabkan Zai marah. Kiefer mengucapkan selamat tinggal kepada kakak TH untuk menari bersama Zai. Muzik telah bertukar kepada genre yang lembut dan sentimental. Kiefer mengambil tangan Zai lalu meletakkannya di bahunya, kemudian memeluk pinggangnya dan mula bergoyang mengikut muzik. Memandangkan sudah terjadi, Zai terus menikmati sepenuhnya. Dia benar-benar telah terpikat dengan Kiefer. Zai cuba berjinjit untuk menciumnya tetapi tidak sampai. Kiefer kemudian membungkuk dan mencium Zai. Lewat malam, Kiefer menghantar Zai pulang. Kedua-duanya kelihatan sangat malu selepas ciuman tadi. Tetapi kemudian Kiefer mengumpulkan keberaniannya dan mencium dahi Zai sebelum menaiki kereta dan pergi. Sebaik sahaja dia pergi, Aziz keluar memanggil Zai masuk ke dalam rumah dan memarahinya kerana pulang lewat. Zai masuk ke biliknya tetapi tidak dapat tidur. Kiefer menghantar mesej yang membuatkan dia sangat gembira sehingga dia bangun dan membalasnya. Dia terus teringat pesta tadi dan menggaru-garu kepalanya. Kemudian, Zuki juga menghantar mesej yang membuat Zai sedikit keliru. Dia berfikir jika Kiefer dan Zuki berdua mempunyai perasaan terhadapnya, insiden Ella akan berulang. Semuanya akan menjadi kucar kacir. Zai memberitahu dirinya bahawa itu hanyalah khayalannya dan bukan kebenaran. Semasa dia sedang bersedih, Persh menghantar mesej untuk mengajaknya berjumpa kerana dia ada sesuatu yang ingin dikatakan tentang Abang Zai dan identiti sebenar abangnya. Bimbang tentang pertemuan dengan Persh adalah satu hal, tetapi kebimbangannya melonjak ke tahap 10 kerana Zai telah membuat perjanjian dengan Sin jika dia mendapat 100 mata. Dia hanya berdiri di hadapan papan kenyataan, tidak berani melihatnya. Apa yang Zai takuti memang berlaku. Sin benar-benar mendapat 100 mata, dan dia ingin mengelak tetapi tidak dapat. Apabila bertemu Zuki, Zai berasa malu lalu melarikan diri. Dan apabila kembali ke kelas, dia bertembung dengan Kiefer. Kini ada seorang lagi yang perlu dielakkan. Lebih teruk lagi, Sin mula menceritakan tentang perjanjian mereka, di mana Zai perlu mendedahkan siapa yang dia suka di kelas I dan mencium orang itu. Semua orang ingin tahu siapa pilihan Zai. Beberapa orang bahkan mengaku diri mereka sendiri, termasuk Sin. Semua orang terlalu bising sehingga Kiefer menyuruh mereka diam supaya Zai boleh bercakap. Zai berjalan ke arah Zuki dan Kiefer di hujung kelas, kemudian berpusing ke arah David dan mencium pipinya lalu berbisik akan menjelaskan kemudian. David kemudian dikerumuni dan disoal siasat oleh seluruh kelas kerana ciuman dari satu-satunya gadis di kelas itu. Zai tidak terlalu memperhatikannya kerana Persh menghantar mesej lagi mengajaknya keluar. Selepas sekolah, Zai pergi ke tempat yang dijanjikan untuk mencarinya. Selepas menunggu lama, Persh menelefon Zai dan berkata dia tidak dapat bertemu kerana rakan-rakan Zai mengikutinya, tetapi dia akan menjawab beberapa soalan Zai. Sememangnya Persh ialah Abang Felix. Dia menyangka abangnya sudah tiada tetapi Persh sebenarnya masih hidup. Persh juga berkata Abang Zai sentiasa bersamanya. Orang-orang di sekeliling Zai mempunyai banyak rahsia yang belum diceritakan kepadanya. Sebaik sahaja selesai bercakap, Persh terus menutup telefon, melihat Zai menangis. Semua orang berlari mendekat untuk melihat apa yang berlaku. Dia memarahi mereka kerana mengikutinya sehingga Persh tidak berani berjumpa. Semua orang terkejut, terutamanya Felix.
Dia membawa Zai pulang untuk melihat gambar Persh agar Zai dapat mengenal pasti sama ada itu benar-benar abangnya. Zai melihat beberapa gambar itu, dia pasti itu orangnya. Kiefer bercerita bahawa ada satu masa Aziz sentiasa senyap dan menjauhkan diri daripada mereka. Pada hari itu, Persh, Aziz, Kiefer dan Zuki diam-diam mengambil kereta Angelo untuk keluar. Hujan turun dengan lebat. Persh berkata mereka patut berteduh tetapi Aziz berkeras mahu pulang kerana takut dimarahi abangnya. Kemudian mereka mengalami kemalangan. Persh dan Aziz tercampak ke bawah tebing. Aziz berjaya menyelamatkan dirinya tetapi meninggalkan Persh di belakang. Mereka tidak menemui Persh dan menyangka dia dihanyutkan air. Zai memarahi mereka kerana tidak sepatutnya mengikutinya. Kini dia tahu mengapa Persh boleh kembali dan menyebut abangnya. Zuki pula merasakan Persh akan menggunakan Zai untuk membalas dendam terhadap Aziz. Jadi dia berpesan kepada Zai jika Persh menelefon, dia perlu memberitahu mereka. Malam itu, Persh menelefon Zai lagi. Dia berkata dia sama sekali tidak menggunakan Zai untuk membalas dendam. Zai akan segera mengetahui kebenarannya lalu mematikan panggilan. Pada pagi berikutnya, Zai tertidur dan Kiefer mengambil gambarnya secara diam-diam. Lalu Zai merampas telefonnya dan memadam gambar itu. Oleh sebab itu, dia melihat Kiefer masih menyimpan gambarnya bersama bekas teman wanitanya. Dia mengingatkan dirinya agar tidak melampaui batas dan harus menjauhi Kiefer. Zai mengambil begnya dan berpindah duduk berhampiran Zuki. Kiefer yang digantikan juga mengambil barang-barangnya dan duduk berhampiran. Kemana sahaja Zai pergi, Kiefer mengikutinya. Apabila tiba waktu pelajaran, guru mengumumkan bahawa Universiti Hamilton menghantar jemputan kepada pelajar-pelajar yang bakal menamatkan pengajian untuk melawat kampus mereka bagi menarik minat pelajar mendaftar. Sesiapa yang ingin belajar di sana boleh menghantar permohonan sekarang. Zai menghulurkan surat pengenalan kepada Kiefer dan mendapati dia sedang mengantuk. Zuki memberikan Zai pen sebagai balasan dendam. Dia dengan gembira melukis beberapa garisan di muka Kiefer sambil seluruh kelas ketawa terbahak-bahak. Kiefer tersentak bangun, melihat semua orang ketawa tetapi tidak tahu apa yang berlaku sehingga dia melihat cermin melalui telefonnya. Dia dengan marah melukis semula di muka Zai untuk melepaskan geram. Selepas sekolah, Zai melihat beberapa rakan sekelas perempuan datang untuk belajar berkumpulan dengan Aziz. Mika mengajaknya untuk duduk bermain tetapi Zai menolak. Melihat wajah mereka, dia tidak mahu tinggal lagi. Zai perasan Ella kelihatan cantik. Senyumannya juga cantik. Dia merasakan dirinya tidak setanding dengan Ella. Jadi bagaimana dia boleh mendapatkan Kiefer? Keesokan harinya di sekolah, Dezio menelefon untuk meminjam wang dari Zai. Kali terakhir dia sudah memberinya pinjam tetapi Dezio berkata tidak cukup. Dezio berkata dia berada di Kingyo dan sangat memerlukan wang. Yuzi yang lalu di situ terdengar lalu pergi ke sana untuk menjemput Dezio. Dia menyuruh Zai tunggu di rumah tetapi Zai berkeras mahu mengikutnya. Apabila tiba di sana, dari luar Kingyo kelihatan seperti sebuah kafe tetapi perlu membaca kata laluan yang betul barulah dibenarkan masuk. Tiger adalah pemilik di sini. Di sekelilingnya, semua lelaki berotot. Yuzi mahu membayar hutang untuk Dezio tetapi Tiger tidak suka. Di sini ada peraturan jika mahu membayar hutang perlu bertanding. Zai mengikut Yuzi masuk ke gelanggang pertandingan di dalam. Ada juga kawasan pertaruhan di mana Dezio melaburkan wangnya. Yuzi perlu naik ke gelanggang jika mahu membawa Dezio pergi. Semasa menunggu, Zai berbual dengan Tiger dan mengetahui bahawa Yuzi dan Kiefer sering datang ke sini untuk berkumpul di bar tingkat atas. Sejak Kiefer mempunyai teman wanita, dia tidak lagi datang ke sini. Yuzi pula hampir gila kerana kehilangan crushnya. Jadi dia lebih kerap datang ke sini untuk bertanding sehingga menjadi pelanggan tetap. Setelah berbual seketika, Zai mula mesra dengan semua orang di sini. Di sisi lain, Kiefer menelefon Zai berkali-kali tetapi tidak dijawab. Dia mengesal lokasi Zai dan mendapati dia berada di Kingyo. Kiefer segera memandu ke sana. Yuzi kini berada di gelanggang. Setiap kali bertarung, Yuzi sering menganggap lawannya sebagai Kiefer untuk melampiaskan kemarahannya kerana Kiefer telah mendapatkan Ella. Yuzi juga merasakan dirinya sangat pengecut kerana melakukan itu. Tetapi kemudian melihat Zai bersorak, Yuzi seperti mendapat motivasi tambahan untuk terus berjuang. Walaupun agak sukar, dia masih berjaya dan menang dengan sangat puas hati. Zai ketakutan dan menangis terisak-isak. Dia terus-menerus kuatir Yuzi akan kalah sehingga dia memarahi Dezio dan memberi amaran agar tidak lagi datang ke sini untuk bertaruh. Yuzi menceritakan dia sering datang ke sini dan menganggap lawannya sebagai Kiefer. Sehingga suatu hari dia berlawan dengan Kiefer yang sebenar, dikalahkan oleh Kiefer, dan sejak itu mereka kembali seperti biasa. Kini Yuzi tidak lagi teringat tentang Ella, jadi dia lebih tenang. Tiger datang memberitahu mereka bahawa Yuzi ada satu lagi perlawanan. Sebaik sahaja dia selesai berkata-kata, Kiefer menerpa seperti dewa dan menarik Zai pergi. Zai menepis tangan Kiefer, mengatakan kepadanya agar tidak membuatnya malu. Dia belum bergurau tentang perasaan seperti itu. Kiefer memegang tangan Zai dan berjalan ke arah pintu yang dihalang oleh pengawal. Dia menumbuk pengawal itu sekali lalu seluruh kumpulan melarikan diri dari situ. Pengawal yang tinggi tegap itu melihat Kiefer dan Zai berlari berpegangan tangan lalu tersenyum kerana terlalu comel. Hanya Yuzi yang kicua. Moodnya jatuh merudum. Keesokan paginya, Yuzi keluar duduk bermain. Dia membawa keluar sekotak cincin. Ditambah pula dengan sekuntum mawar.
dia terus memandang dan tersenyum. Apabila tiba waktu pelajaran petang, Zai sedang memujuk Angelo untuk menandatangani borang lawatan universitinya apabila dia tiba-tiba melompat keluar membuatkan dia terkejut. Tidak lama kemudian Kiefer datang dan terus memandangnya sambil tersenyum membuatkan Zai memerah muka, terlalu malu lalu menyumpah. Kiefer memegang mulutnya, menolaknya ke dinding dan menggodanya. Jika Zai berani bercakap kotor lagi, dia akan menciumnya. Apabila semua orang bersedia untuk lawatan, Zai membantu Sin mengikat tali lehernya, dan yang lain melihat itu lalu meminta Zai untuk membetulkannya seorang demi seorang. Yuzi juga menunggu gilirannya. Dia sengaja membengkokkan kola bajunya agar Zai melihatnya dan membetulkannya. Kiefer melihat itu lalu menarik tali lehernya sehingga kusut masai dan memanggil Zai. Zai ingat dengan jelas bahawa tali leher Kiefer tadi sangat kemas. Dia berasa sangat tidak berdaya. Dia terpaksa membetulkannya lagi dan juga memakaikan tag nama. Semua orang bergerak ke universiti, memulakan sesi orientasi. Melihat gambar-gambar profesor, Zai merasakan dia mengenali seseorang tetapi tidak dapat mengingati di mana dia pernah berjumpa dengannya. Felix berlari ke arah Zai untuk menunjukkan bahawa dia telah mendapat beasiswa. Berterima kasih kepada Yuzi kerana banyak membantunya. Zai duduk di antara Yuzi dan Felix tetapi apabila Kiefer tiba, dia menyuruh Felix memberi tempat kepadanya. Selepas mendengar orientasi dan keluar ke halaman, Zai bertemu dengan profesor yang gambarnya dia lihat terpampang di jalan tadi. Namanya ialah Jaffer. Zai teringat gambar bapanya lalu mengeluarkannya untuk melihat. Ia sangat mirip dengan Profesor Jaffer. Dia melihat gambar itu sehingga tidak dapat berdiri tegak. Kiefer menariknya ke arah profesor itu untuk memeriksa sama ada benar atau tidak. Zai memanggil ayah dan dia segera mengenalinya. Jaffer memeluk Zai dan meminta maaf kerana baru sekarang mereka bertemu. Dia juga tidak mahu perkara ini berlaku. Selepas itu Aziz keluar dan melihat dua beranak itu lalu segera menarik Zai ke sisinya. Mendengar kata Aziz, Profesor Jaffer telah membuat perjanjian dengan Angelo untuk tidak mendekati Zai. Melihat reaksi Aziz yang terlalu agresif, dia terpaksa memandu pergi walaupun Zai menjerit memanggil ayahnya dengan susah payah. Kiefer yang tidak senang hati menolak Aziz hingga terjatuh lalu memujuk Zai. Sekembalinya ke rumah, Zai mencari Angelo dan bertanya kepadanya tentang perjanjiannya dengan ayahnya. Patutlah Angelo enggan menandatangani borang lawatan universiti Zai, kerana jika Zai pergi ke sana, dia akan bertemu ayahnya. Angelo memberitahu Zai bahawa dia tidak akan faham walau bagaimanapun dia menjelaskan. Esok ibu Zai akan datang. Biarlah ibunya yang menerangkan segalanya. Zai tidak mahu berjumpa ibunya. Dia menjerit kepada Angelo lalu berlari naik ke biliknya. Zai mahu mencari ayahnya tetapi tidak tahu bagaimana. Orang yang pertama terlintas di fikirannya ialah Kiefer. Jadi dia berada di rumah Kiefer. Zai hanya mahu mencari seseorang untuk bercakap tetapi tidak tahu bagaimana untuk memulakan. Jadi dia bertanya kepada Kiefer di mana ibu bapanya. Mengapa dia tidak melihat mereka? Kiefer memberitahunya bahawa ibu bapanya tidak berada di sana kerana dia tidak membenarkan. Rumah ini adalah milik Kiefer, miliknya seorang. Ibunya telah meninggal dunia, bapanya berkahwin lain. Kiefer tidak suka jadi dia menghalau bapanya dan ibu tiri itu pergi. Dia bertanya kembali kepada Zai tentang ibu bapanya tetapi Zai tidak berkata apa-apa. Melihat ketidakadilan, Kiefer mengajak Zai bermain benar atau berani. Jika tidak mahu menjadi lembu, jawablah soalan-soalannya. Soalan pertama, Kiefer bertanya tentang ibu Zai. Dia juga telah berkahwin semula. Giliran Zai, dia bertanya sama ada Kiefer boleh berdamai dengan Aziz. Jawapannya sudah tentu tidak. Tetapi kerana Kiefer tidak mahu bercakap jadi dia dihukum melukis di mukanya. Zai menang jadi dia boleh terus bertanya. Dia ingin tahu tentang anting-anting Kiefer. Ternyata ia adalah milik ibunya. Sejak Pershilang, Kiefer tidak mempunyai sesiapa untuk berkongsi rahsia jadi dia pergi ke bilik ibunya. Melihat anting-anting itu dia memutuskan untuk memakainya. Anting-anting yang satu lagi telah diberikannya kepada orang yang salah. Zai menganggap mungkin ialah yang menyimpannya. Seterusnya, Kiefer bertanya kepada Zai tentang Profesor Jaffer dan barulah dia tahu Zai tidak dibesarkan bersama bapanya. Dia hanya pernah melihatnya melalui gambar-gambar jadi apabila bertemu secara pribadi, dia tidak segera mengenalinya. Neneknya memberitahu bahawa ibunya marah kepada bapanya. Skim sebabnya mereka membawa Zai pergi. Selepas perceraian, ibunya berkenalan dengan banyak lelaki yang teruk. Jadi Zai sangat ingin tahu tentang bapanya. Dia percaya bahawa bapanya berbeza daripada bapa-bapa teman ibunya dan seorang yang baik hati. Kiefer membalas bahawa itu belum tentu. Hanya kerana hubungan darah tidak bermakna dia akan baik. Sama seperti bapanya yang melayan keluarga dengan sangat teruk. Selepas beberapa lama, muka mereka berdua penuh dengan kesan dakwat. Zai bertanya kepada Kiefer siapa yang dia berikan anting-anting itu tetapi dia tidak memberitahu. Jadi apabila dia bertanya kepada Zai apa yang berlaku dengan sirip ikan, Zai juga tidak menceritakannya. Begitulah Kiefer terus bertanya tentang teman lelaki Zai yang dulu. Jika bukan tentang sirip ikan, dia akan menyebut Zuki. Melihat sama ada Zai jatuh hati pada Zuki. Zai tidak begitu pasti. Zuki melayannya dengan sangat baik. Manakala Kiefer pula dia tidak tahu. Kiefer hanya membawa penderitaan tetapi juga perlu dihantar.
Zai terlanjur mengeluarkan kata-kata lucah, lalu dihukum dengan ciuman. Keesokan harinya, ketika Zai bersama rakan-rakannya pulang dari sekolah untuk berseronok, Keegan tiba-tiba datang dan memukul Lato sehingga berkecai. Kiefer terus bertanya sehingga Lato akhirnya memberitahu bahawa ia disebabkan Lato telah merampas teman wanitanya. Lelaki bergaduh kerana perempuan, Kiefer tidak mahu campur tangan, membiarkan mereka menyelesaikan sendiri. Lagipun, semakin dicampur tangan Keegan akan semakin terangsang. Zuki yang kebetulan lalu di situ terus menerpa dan menumbuk Keegan lalu memanggil rakan-rakannya untuk membawa Lato pergi dahulu. Kiefer ingin membalas dendam terhadap Zuki, Zai berlari menghalang. Selepas itu Keegan pula ingin membalas dendam terhadap Zai. Kiefer menolaknya. Berlaku kekecohan seketika, Zai dan Kiefer bertengkar dengan hebat. Zai merasakan Kiefer salah kerana hanya berdiri melihat adiknya membuat huru-hara dan juga menyerang Zuki secara fizikal. Manakala Kiefer pula membelah adiknya kerana budak itu pernah mengalami trauma pada masa lalu. Selepas bertengkar seketika, kedua-dua pihak berpecah untuk menenangkan keadaan. Kumpulan Zai pergi makan sate tepi jalan. Zuki memberitahu Zai jangan marah pada Kiefer kerana dalam situasi itu, mana-mana abang pun akan membelah adiknya dan secara tidak sengaja akan menyakiti rakan-rakannya. Zai tidak pernah bertemu sesiapa yang dimarahi tetapi masih membelah seperti Zuki. Dia terlalu baik hati. Berhati-hatilah agar kebaikan itu tidak dimanipulasi. Sejurus selepas itu, Kiefer datang meminta maaf kepada Lato bagi pihak adiknya. Berjabat tangan seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku, membuatkan Zai semakin tidak selesa. Kiefer telah menjemput semua orang untuk makan sate kotor. Selepas memesan, dia pergi ke meja Zai, berjabat tangan untuk berdamai dengan Zuki. Melihat Zai masih marah, dia merayu dan meminta maaf. Zai mahu Kiefer berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi barulah dia akan memaafkan. Kiefer menyebut tentang bapa Zai, dia akan membantunya menghubungi dan mencari maklumat. Malam itu, Zai keluar mengambil barang dan melihat seluruh keluarga Angelo sedang berbual di luar. Mereka kelihatan sedih. Angelo menyuruhnya naik ke atas dahulu. Ternyata perniagaan mereka menghadapi masalah. Keluarga mereka berisiko bangkrut jika tidak menemui penyelesaian. Angelo tidak mahu Zai berasa tidak selesa. Skim sebabnya dia menyembunyikannya daripada Zai. Keesokan paginya di sekolah, Zuki mengajak Zai pergi minum kopi bersamanya. Tiba-tiba kumpulan rakan dari kelas I membuat kekecohan di bangunan utama. Zai dan Zuki bergegas menghalang mereka. Apabila mengambil telefon yang terjatuh di atas tanah, Zai secara tidak sengaja melihat gambar Mai, Di dan Kit bersama-sama dalam keadaan yang sangat mesra, membuatkan Zai teringat akan pasangan yang ramai secara rahsia berasmara ketika bertugas malam di pesta sekolah. Zai terus memikirkannya, walaupun dia sudah minum air untuk bersantai dengan Zuki, dia masih tidak berhenti memikirkannya, terus menganalisis sehingga dia menghabiskan segelas air tanpa disedari. Zuki bertanya apa yang sedang Zai fikirkan tetapi Zai belum berani memberitahu. Dia menunggu sehingga dia pasti barulah dia akan memutuskannya kemudian. Zuki terus merajuk. Zai terpaksa memujuknya barulah dia berhenti merajuk. Tiba-tiba Kiefer datang mencarinya untuk membawanya berjumpa ayahnya. Kiefer mendengar bahawa ayahnya akan meninggalkan universiti. Jika tidak pergi akan terlepas peluang untuk bertemu. Pertemuan dengan ayahnya sangat penting bagi Zai jadi dia mengikut Kiefer. Manakala Zuki ingin kekal menunggu kerana dia ingin memberikan cincin kepada Zai. Apabila Kiefer dan Zai tiba, Jafar sudah pergi. Seorang guru berkata mungkin dia sudah menaiki kapal terbang, dan guru itu tidak tahu ke mana dia pergi. Zai menangis terisak-isak selepas mendengar itu. Kiefer memeluknya untuk menenangkan. Pada waktu petang, Zai kembali ke kafe mencari Zuki. Dia masih di sana menunggu. Zai melihat bunga mawar dan kotak cincin di atas meja dan berpaling ke tepi. Zuki menghulurkan bunga itu kepada Zai lalu mengeluarkan cincin. Dia berharap Zai akan memikirkan perasaannya. Walaupun dia telah cuba mengawal keadaan tetapi ternyata tidak dapat. Hanya satu perkara yang Zuki yakin iaitu dia tidak akan sekali-kali menyakiti Zai. Selesai mengatakan apa yang perlu dikatakan, Zuki telah pergi dahulu.